saya nak santau orang ni, saya nak sihir orang ni. Saya tak suka lah sebab dia terlalu handsome, dia terlalu cantik untuk saya. Selamat tak handsome. So you nak hantar sihir kan, hantar santau ke, you boleh pilih order online je. Dia kunci you punya roh, seorang ingat you mati. Jantung dah stop, semua dah stop. Doktor akan kategorikan dia sebagai meninggal dunia lah. Dia hidup, tapi bila dia dah kafankan, bila masuk dah ditanamkan dekat dalam kubur, time tu baru dia akan sedar. Saya kena mandi bawah Jambatan Kelang. Dengan sekali lah ada dukun tu, dia mandikan saya. Saya nampak, everywhere I go I nampak. I memang nampak. Saya terbangun daripada kereta, saya ternampak pontianak. Saya ingat lagi muka dia macam mana. Muka dia berdarah. Berdarah yang bukan berdarah merah, darah yang very gelap. Berdarah bernanah. Abang saya nombor 1 ni, baju dia penuh darah. Dekat sekolah, bila pergi hospital, pergi klinik, tak ada sumber yang buatkan dia luka pun. Pakai kebaya merah, memang susuk yang sangat cantik, tapi sebenarnya dia sangat hodoh. Sangka harimau, sangka duraya. Saka ni ada berapa banyak jenis? Saka dia banyak. Banyak. Ush. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam meraihkan cinta, salam cium tangan ibu. Jangan pernah sesekali lupa anda masih lagi menonton saya, Iskandar Rahman. Bukan dalam Sembang Oyeh, tetapi dalam sebuah segmen yang digelai ramai, iaitu Seram Oh Yeah. Baiklah, kali ini cerita yang ingin diceritakan bukanlah satu cerita yang berdasarkan kisah-kisah di belakang takbir semata-mata, tapi kisah yang ingin diceritakan ini diceritakan melalui pengalamannya yang tersendiri. Sebab apa? Saya bukan bawa seorang artis, saya bukan bawa seorang pengamal perubatan, saya bukan membawa tetamu dukun ataupun Pak Bomo. Saya hanya membawa seorang insan yang biasa, tetamu saya pada hari ini. Tetapi apabila beliau berbicara, bercerita, confirm buat korang tak tidur malam, terpinga-pinga, seolah-olah ada siapa di sebelah sana. Tak lain tak bukan, episod kita hari ini dibawakan khas oleh Opal Fragrance, bauan yang memberi keyakinan. Tak lain tak bukan, saya jemput Min Derus. Hai, hello. Thank you jemput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, semua. Hari ni saya bawa tetamu yang special, iaitu Min. Yang mana kalau korang yang tak kenal Min, sekejap lagi kita akan minta Min introduce sedikit. Buat yang tak pernah tengok Min, tapi so far I think everyone dah pernah nampak Min. Sebab apa? Sebab apabila Min bercerita soal kisah mistik saja, sering masuk FYP dekat TikTok lah kan. Dekat TikTok kalau kisah-kisah mistik, Min dengan dia punya apa, dia punya figura dengan topi cowboy dia, sampai ke dalam studio dia bawa. Okay Min, apa nama behind the camera, siapa Min Derus sebenarnya? Saya orang biasa je. Cumanya saya boleh kategorikan saya ni hanyalah content creator yang kecil. So saya tak expect pula lah orang suka untuk mendengar. Sebab kita ni banyak explore on cerita-cerita macam mistik, konspirasi, dan saya rasa pembawakan saya untuk satu konten ni agak berbeza sedikit. Sebab kita dive more. Kita bukan hanya macam konsep-konsep orang kata apa, orang yang buat konten yang lain-lain lah, seram-seram semata-mata lah, bukan seram saja lah. So basically kita go general, but dalam masa yang sama mistik, konspirasi, yang orang nak tahu lebih lah. Betul. Adalah pengalaman sendiri juga, tapi of course bila you cerita pengalaman sendiri, of course akan habis kat situ kan. So yeah. Okay, faham. Sebenarnya untuk pengetahuan Min, saya sebelum ni saya dah buat beberapa episod kan dalam Seram Oye yang bersama dengan Cikgu Aida. So alhamdulillah memang orang suka saya dengan dia pairing. So ada one time tu saya tengah tengok TikTok. Kebetulan Min lalu dekat FYP saya kan. So saya send to my producer. Saya send dekat saya punya producer, shoot. I think this is the best guest kalau kita nak panggil, sebab dia adalah orang yang bukan artis, nak cakap bukan influencer, dia seorang content creator yang suka bercerita. Tapi kalau cerita-cerita dia ni based on pengalaman, is very good untuk kita adakan satu sesi bersama dengan dia. That's why lah saya minta Syuk cakap macam mana pun Syuk, I nak Min ni ada dalam podcast dengan saya. Itu kita direct tu. Mantap. So betul tak? Mantap. Sabar, belum seram lagi. Okay, so Min, so bila kita berbicara soal mistik ni kan, dalam banyak-banyak konten, kenapa Min memilih untuk melakukan konten-konten yang melibatkan dengan penceritaan dunia mistik?
Okay. Why? Kenapa? Lagi satu, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tahu sangat-sangat kan, kenapa Min figura macam ni, all black with the cowboy hat at the top. Why? Okay, so satu, siapa diri saya yang sebenar lah. So siapa Min yang sebenarnya? So basically like saya ni buat content sebab kita buat mistik kan. So kita jenis yang ada that kind of interest bila berdasarkan pengalaman sendiri. Sebab arwah bapa saya adalah seorang perawat. Jadinya kita dah nampak daripada kecil macam mana orang yang datang berubat, kondisi dia macam mana dan kenapa dia dibuat sebegitu. Dan siapa yang tak pernah nampak lah, sebagai contoh kan, orang yang kena hantar santau yang teruk, penyakit kulit orang kata kejut dia punya keadaan fizikal. So daripada situ kita jadi macam, oh ini ke sebenarnya terjadi kat dunia sebenar. Percayalah, zaman moden sekarang ni manusia lagi kejam. Kalau manusia lagi kejam. Manusia lagi jin daripada jin. Yes, betul. Manusia lagi jin daripada jin. Kalau rasa ada raja jin, manusia tu antara yang paling on top 10 lah. Antara kerabat-kerabat lah. Dia di antara high table. Antara high table lah. Okay, faham. So pengalaman saya disebabkan pengalaman yang kita jumpalah orang-orang ataupun mangsa-mangsa yang pernah kena sihir sebegitu. Saya rasa bila dah besar ni, sebenarnya benda-benda mistik ni bila kita fahami, dia akan buka lagi mata kita. Dia akan buka lagi mata kita dan nampak sebenarnya, oh, ada lagi benda-benda ni yang terjadi sekarang. Dan itu yang membuatkan saya rasa macam kita kena dive deep more. Untuk tahu tak apa, jangan terlalu nak mengamalkan lah. Jangan taksub lah. Jangan taksub. Sekadar faham yang benda tu ada di sekeliling kita macam tu. Ya, yeah, betul. Tapi macam saya behind the camera, saya be introvert. So memang kalau bila buat content, kita berinteraksi. Bila nak buat jalan penceritaan tu, kita memang bila kita dive deep pun, kita kena fact check. Betul tak? Tak semuanya apa yang kita nampak scroll, takkanlah kita nak ambil point orang. Betul. Kita kena tengok juga. Kita kena fact check benda tu adakah betul atau tidak. Sebab bila kita go public, orang akan melandaskan kecaman juga. Nanti orang akan komen macam-macam, oh ni salah, ni salah, ni salah. Tak boleh. Sebab saya terus cakap, saya bukan perawat. So apa yang saya tahu, pengalaman saya, arwah bapa saya adalah seorang perawat dan mata saya sendiri menyaksikan apa yang terjadi dan mangsa-mangsa yang telah disihir, disantau semua tu. So saya rasa nak bagi tahu kepada dunia ni yang macam sebenarnya zaman sekarang ni jangan cakap pasal moden. Sebab bila lagi moden, manusia ni sebenarnya lagi kejam. Kadang-kadang duduk sebelah-sebelah, kita tak tahu isi hati dia dekat belakang. Betul tak? Betul. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Oh, maksudnya kita kena sekarang ni, apa yang Min nak sampaikan maksudnya, dalam apa orang kata, dunia mistik, dunia sihir, dunia yang melibatkan dengan benda di sebalik mata ni, pada era sekarang ni lagi dahsyat daripada dulu. Betul. Sebab sekarang ni semua online. So you nak hantar sihir ke, nak hantar santau ke, you boleh pilih order online je. So betul kan? Macam saya sendiri, saya lebih hantar sihir online. Betul, hantar sihir secara online. Hantar sihir secara online. Just screenshot je gambar kan, itu pergi dekat dukun, saya nak santau orang ni, saya nak sihir orang ni. Saya tak sukalah sebab dia terlalu handsome, dia terlalu cantik untuk saya, sebagai contoh. So selamat tak handsome. So okay. Daripada situ kita tahu yang manusia ni memanglah semuanya nampak sama, tapi dalam hati kita tak tahu orang dia macam mana. So lagi-lagi dengan zaman sekarang, untuk social media kan, ramai yang berpusu-pusu untuk menunjukkan realiti hidup, tapi sebenarnya kita tak tahu di sebalik layar ataupun sebalik skrin tu siapa yang memerhati. Begitu. Yelah, sekarang ni kan zaman, orang kata zaman media sosial. Habis tu zaman orang menunjukkan lifestyle masing-masing. Kita tak tahu tau, orang tiba-tiba dengki kan. Kadang-kadang kalau orang jauh, orang dekat, tambah lagi lah bahaya kalau benda tu public kan. Everyone can merah mata dengan you. Betul. Oh, so niat you buat konten-konten mistik, konten-konten yang melibatkan dengan sihir dan sebagainya, sebenarnya nak bagi awareness to people lah. Nak bagi tahu je. Sebab saya percaya yang tak semua orang tahu, dan tak semua orang pun nak percaya benda-benda orang kata hantu apa semua ni. Bagi saya, kalau you tak percaya sangat hantu pun tak boleh. Sebab kalau macam tu, you tak percaya benda gaib lah, you tak percaya hari kiamat dan selebihnya. So dekat situ dia ada thin line, sama ada you percaya atau tidak. You kena percaya no matter what.
Tapi janganlah you pergi satu tempat, you kata, oh sini ada hantu. You pergi satu tempat, oh ada pontianak. Tengok kata, tak semua orang ada gift tu. So kalau you dapat rasa, tu bonus. Gifted. So macam untuk pengalaman I sendiri, I dapat rasa. So tak semua orang ada pengalaman tu. I bet semua orang, kalau let's say lah dia ada anugerah, dia ada anugerah kasyaf lah basically, boleh nampak mata batin dia dibuka, orang tu takkan tak ada sanggup. Orang tu takkan sanggup untuk tengok, buka mata pun. Betapa orang kata apa, hodohnya entiti tu, betapa buruknya benda yang mengikuti orang lain. So dia boleh jadikan dalam satu quote, erti kata lain, anugerah kasyaf ni adakah dia boleh jadi satu persoalan tau. Apa kasyaf ni, adakah ianya anugerah ataupun sumpahan? Base kepada orang itu sendiri. Boleh jadi macam mana digunakan lah. Kalau orang tu rasa macam dia anugerah untuk tolong orang lain pula cerita. Kalau dia rasa macam benda dia tak boleh nak terima, dia jadi satu sumpahan kat dia kan. So nak boleh tutup dan sebagainya. Okay, faham? Jadi berbalik kepada soalan saya tu tadi, kenapa Min, bila you being in character in your, korang kalau korang tengok TikTok Min kan, Min Rurus, bila semua video-video Min bercerita, saya baru tengok go through dan sebagainya, semua you pakai topi cowboy, all black. Adakah sebab you nak bagi intense mood seram tu dengan kehitaman ataupun macam mana? I rasa macam benda ni tak disengajakan. Sebab saya rasa macam dekat Malaysia, saya tak suka benda yang sama. You kena cari diri you yang sebenar. Macam saya rasa, if you let's say jadi diri you dan you menyampaikan satu ilmu, orang akan suka diri yang sebenar. So macam untuk topi dan all that ni, ini pakaian casual saya. So ada yang pandang pelik, tapi saya rasa benda ni macam trademark lah, orang tahu. So nampak je, oh perempuan ni yang buat konten ni. So saya rasa dari situ kot. Faham. Oh, dia secara tak langsung secara tak langsung. You bawa karakter you. Orang ingat karakter ni you buat kan. Ada certain orang bila dalam berhadapan di depan kamera untuk buat konten, dia lain. Di belakang dia lain. Untuk dari segi outfit dan sebagainya. Macam you memang macam ni. Tapi kalau kerja ada time lah. Sebab yelah, saya takkan lagi kerja macam ni dia. Nanti bos tanya, kau nak pergi ride kuda ke? So kalau kerja dia lain sikit. Kerja dia macam ada time kita profesional kan. Bila kita buka topi, dia lain sikit. Sebab nanti terkejut pula klien, awak nak santau saya ke hari ni? Tak nak baju tu kan. Ya, ni seram oyen. Betul macam tu. Okay, faham. So dengan persoalan saya yang pertama mengenai ice breaking kan. So Min, tadi kita dah faham dengan Min kenapa Min buat konten yang macam ni, sebab minat dan sebabkan alami dengan keluarga dan sebagainya. So nak bagi awareness kepada orang luar patutnya tahu, especially zaman moden sekarang ni kan, dengan apa sebenarnya yang berlaku. Sebab kalau kita percaya, memang kita kena percaya pun, dalam surah Al-Baqarah pun dah tulis kita kena percaya dengan alam gaib dan sebagainya kan. Dan kita nak tahu juga Min, sebelum you into konten sebenarnya, okay, ni behind the camera, sebelum kita nak go through dengan cerita-cerita yang lebih seram, dia nak korek lagi ni. Dia nak korek mesti lagi. ini tak ada, kita tak ada skrip kita unscripted show So behind the camera, siapa susuk Min yang sebenarnya? Bukan susuk macam susuk, maksudnya your character, adakah dia sama macam dalam kamera ataupun di sebelah kamera siapa Min sebenarnya? Saya sama je macam dalam kamera. Sama? Cumanya saya a bit reserve. Saya macam saya cakap lah, saya introvert sikit. Faham. So untuk orang jumpa saya mula-mula kat depan ni, dia ada time sikit untuk saya ice breaking. Tapi ya, kita dah sampai chemistry ni, cun lah. Kita chemistry kita dah cun. Kita sampai masuk tadi, saya sampai office saya tengok awak ni dah confirm boleh borak ni. So saya a bit serious. So bila saya buat sesuatu, saya akan pastikan semua benda tu detail dan fact check. Tak adalah orang kata apa propa-propa kan. Sebab I believe bila you buat content, you akan bagi tahu pada audience. So benda tu supposedly to be genuine lah. Betul tak? Tak adalah kita nak pusing. Sebab bagi saya lah, bila you cerita pengalaman you akan nampak benda tu nampak sangat genuine. Exactly. So tak adalah nak dibuat-buat. Tapi saya faham tak semua orang ada dalam position yang sama. Meaning, oh hari ni aku nampak hantu, everyday nampak hantu, tak logik lah juga kan. Penat lah hari-hari nampak hantu. Unless you kasyaf. Macam saya cakap lah, orang yang betul-betul kasyaf, dia penat sebenarnya. Dia kalau boleh dia nak tarik balik anugerah tu. Sebab dia rasa kalau korang yang normal ni sibuk nak nampak benda-benda dekat depan tu, dia orang yang dah kasyaf ni sebenarnya dia orang tak nak nampak pun. Tapi dia gifted. So I mean, okay, faham dia gifted.
Mungkin sekejap lagi saya nak tanya, Min ada kawan yang kasyaf ke ataupun Min sendiri pernah kasyaf? Okay. Yang tu Boleh, ada cerita. Ada cerita. Okey, sebelum ada cerita. Adakah persoalan ini, adakah Min ada kawan-kawan yang, sebab dia banyak bercerita tentang kasyaf kan, sebab dia cakap tadi benda ni memang sebenarnya orang takut sebenarnya kan. Adakah Min ada pengalaman tentang kasyaf kan? So kita nak tahu benda tu kan. Tapi first and foremost lah, benda yang saya bincang dengan producer saya, yang saya nak tahu daripada Min berkenaan dengan satu topik yang Min usulkan kepada saya, berkenaan dengan sihir kunci roh. Yes. Uish. Sihir kunci roh. Familiar tak? Tak pernah dengar. Okay, cerita. So apa itu sihir kunci roh? Maksud dia kunci roh, tidur roh tak boleh bergerak macam tu. Sihir kunci roh ni senang cerita dia sangat bahaya lah. Dia kan dalam tahap-tahap sihir ni kan, dia orang ada level-level dia. Ada tingkat dia. So basically sihir kunci roh ni adalah satu sihir. Dia kunci you punya roh, seorang ingat you mati. Tapi sebenarnya you hidup. You seolah-olah ditidurkan, roh you tu diikat. Sebenarnya roh you tu kat sebelah. So basically bila orang dapat tahu sebenarnya you tak mati, tapi you dikuburkan, you akan teruk dekat dalam kubur lah. You mati di dalam kubur lah. Faham tak? Itu dinamakan sihir kunci roh. Ada setengah orang panggil sihir kunci jiwa. Tak semua perawat ataupun peramal boleh buat benda ni, sebab dia ada beberapa peruntukan lah, macam barang-barang untuk buat benda tu. Different perawat, different barang lah, bergantung pada ilmu dia. Okay, kenapa sihir kunci roh saya nak ceritakan hari ni? Sebab saya rasa tak banyak dekat Malaysia yang tahu sebab benda ni. Dia ada, tapi tak banyak orang tahu. Maksudnya benda ni memang real lah, pernah berlaku. Benda ni memang real. Ada orang tu yang dah dimandikan jenazah, tapi sebenar-benarnya terzahirnya dia belum lagi meninggal. Dia tak meninggal. Dia hidup. Tapi bila dia dah kafankan, dia bila masuk dah ditanamkan dekat dalam kubur, time tu baru dia akan sedar. Tak, masalah dia bila ni Min bercerita berdasarkan benda betul lah. Benda betul. Memang pernah terjadi. Memang ada kajian yang Min sendiri buat kes tadi, memang pernah tengok. Memang pernah ada dekat Malaysia pun. Pernah tapi dekat Malaysia? Tak boleh nak disebut dekat mana, sebab saya rasa rahsiakanlah Min. Saya rasa benda ni tak semua orang tahu. Tapi saya rasa perawat-perawat kat luar sana lah, perawat-perawat dekat luar sana mungkin agree juga, sebab sihir kunci roh ni memang wujud. Dan memang orang yang hantar ni, dia memang nak orang tu mati. Di mana bila dia kunci roh dia, dikuburkan, dan macam mana dia nak, takkan nak korek tanah. Betul. Kan dah dalam kubur ni, dah kena kafan apa semua, macam mana dia nak ni. Dia meninggal lah kat dalam tu juga, tapi meninggal dalam keadaan yang sadis lah. Tersiksa. Betul. Meninggal dalam keadaan sadis. So apa, sedar-sedar terus tak boleh menyawa. Betul. Sebab sempit kan. Betul. Allah. Sebab bila dia dah masukkan dalam kubur tu, time tu automatik dia akan tersedar. Sihir kunci roh, itu yang dia panggil. Tu macam mana? Sepanjang Min yang berkenaan dengan sihir kunci roh ni, Min punya case tadi kan, macam mana ada tak kes yang melibatkan sihir kunci roh ni yang berjaya diselamatkan? Ada. Of course ada. Dia, okay, saya cerita bab macam mana kebanyakannya perawat lah yang macam mana diorang nak buat tu. Normally, biasalah akan adanya seseorang yang, of course, mungkin ada hasad dengki, nak someone tu mati. Dia akan datang, and then dia akan bagilah gambar sipolan ke apa, sebarang detail lah dekat si perawat ni tadi. Dan kemudiannya, macam saya cakap sebelum ni, setiap perawat dia ada different tuntutan apa yang barang yang dia perlukan. Ada perawat A, dia memerlukan sebagai contoh pokok rotan cacing. Dia ada satu pokok, dia macam pokok palma lah. Pokok rotan cacing. Pokok palma. Ada yang memerlukan rokok pula, sorry pokok. Jangan rokok Jangan rokok, pokok okay. Pokok rotan cacing. So pokok rotan cacing ni dia akan ambil, and then dia akan lilit untuk dijadikan sebagai gelang. Tapi selepas tu nanti dia akan buka balik, selepas jampi apa semualah, dia akan lilit pada anak pokok pisang muda. Tapi dia lilit seolah-olah macam, tahu tak, dia akan ikat dekat pokok tu, macam dia nak jerut orang yang dia nak kunci roh tu. So kenapa diam? Tak, saya memang saya tengah mendengar sebab saya macam tengah intuit cerita ni. Okay. So itu salah satu cara lah. Dia akan ikat dekat anak pokok pisang muda tu, seolah-olah macam digeram betul dengan orang yang dia nak bunuh tu.
Jadi yang perawat ni pula, perawat B lah kita panggil. Perawat B ni pula peruntukan dia lain pula. Untuk buat sihir kunci roh ni, mungkin dia akan minta daka. Daka ni senang cerita orang dulu-dulu dia panggil sebelum ada batu nisan lah. Ni perawat ke apa? Perawat ke dukun? Perawat. Sekarang ni bomoh pun orang panggil imam. Orang panggil dukun. Apa-apalah. So basically kita panggil dia perawat, dukun, sama-sama lah kan. Okay, so basically yang perawat B ni pula peruntukan dia lain. Yang tadi tu perawat A tu dia nak daun pokok rotan cacing kan. Oh, maksudnya perawat yang buat dekat orang. Dia lain-lain. Tapi sebenarnya sama je. Dia akan kunci roh juga. Kalau dia buat kat orang, jangan panggil dia perawat, panggil dia dukun lah kan? Panggil dukun lah. Panggil bomoh kan. Mana boleh panggil perawat kan? Panggil bomoh lah. Macam tu lah. Sebab sekarang buat orang tak baik. Cerita. So basically contoh perawat dukun-dukun. Contoh dukun B, dia minta daka. Tahu tak daka tu apa? Tak tahu, saya tak tahu. Okay, daka tu actually sebelum adanya batu nisan kan ada kepuk kayu. Oh, tahu sebelum ada batu nisan yang lama tu kan. So dia akan ambil, tapi adalah syarat-syarat dia ambil bila, macam mana perlu dia ambil. So dia akan ambil daka tu untuk dijadikan sebagai satu medium untuk digunakan untuk ikat roh orang tu, untuk kunci roh orang tu. So mungkinlah ada yang ambil juga kain kafan dan dia akan ikatkan sekali dengan daka tu. Adalah dia punya proses-proses tu, dia dan kemudian lah, dia akan bagi tahu ni antara memang dua-dua ni dia sama je. Dia orang kata apa, dua perawat, tuntutan yang berbeza, peruntukan barang-barang yang dia perlukan tu berbeza, tapi dia akan sama. Satu kata apa, saluran dia satu je, sama. Dia akan tahu bila si mangsa ni akan mati. Which is dia akan kunci roh lah, dia tak mati pun. Bila si mangsa ni akan mati, dan dia akan bagi tahu orang yang upah dia tadi tu. So dia akan bagi tahu, sebagai contoh, Abu akan mati hari Rabu depan, jam pukul 8. Mungkin tak adalah specific time betul-betul pukul 8, mungkin dapat 5 minit ke, tapi dia tahulah. So betul, memang akan dia meninggal pada masa tu. Tapi keadaan jasad dan fizikal nampak macam orang meninggal. Nampak macam orang meninggal. Ada kes yang saya pernah tengok, keadaan dia bila dia kejut-kejut, dia nampak macam meninggal, tapi dia masih ada dengkuran, seolah-olah tidur. Bernafas lah. Dengkuran bernafas. So bila dia kejut, tak sedar. Tak sedar. Tapi bila panggil, bawa pergi hospital, semua dah function dah stop. Jantung dah stop, semua dah stop. So doktor akan kategorikan dia sebagai meninggal dunia lah. Sebab bila kita nak cakap sains dan benda-benda gaib ni, diorang tak boleh nak detect, betul tak? Jadinya bila dah stop, doktor isytihar meninggal dunia lah. Jadi bila dah dikapan-kapan dan dah dimandikan, bila dah dimandikan, dah dikapankan, dikuburkan, masuk kubur tu, terus dia hidup balik. Jadinya dia akan meninggal kat dalam kubur tu juga. Soal lemas lah. Itulah yang mungkin orang tak tahu. Macam tu. So kalau boleh tak Min cerita sikit kes-kes yang berjaya diselamatkan, yang Min tahu? Yang I tahu ada salah seorang makcik, I think dekat area Gombak. Dia makcik ni dia kena buat, dia kena buatan lah. roh dia kena kunci, ada orang hantar dekat dia. So dia diselamatkan sebab ada salah seorang yang datang masa yang dikatakan waktu dia ramai-ramai tengah orang kata baca Yasin kan. Ada perawat seorang datang. Ini kita betul panggil perawat lah. Kita panggil perawat. Dia datang, dia nampak secara fizikalnya memang nampak meninggal dunia. Tapi bila dia nampak di salah satu bahagian kuku tangan dia ni fully hitam, dia cuba untuk baca-baca lah kan. Dan pada masa yang sama, mayat makcik ni terus bangun balik. Dia terus sedar. Memang terkejut time tu sebab bila dibaca, dia kata makcik ni sebenarnya sihat je, elok je. Tapi tiba-tiba ada satu hari tu dia meninggal dunia dalam tidur. Yang saya tahulah berdasarkan saya punya kajian, cara-cara nak tengok sama ada orang tu dikunci rohnya ke tidak, you tengok kuku kaki dia. Sama ada kuku kaki dia ada hitam-hitam sikit ke. So dulu tak ada, masih hidup semua tak ada. Tapi bila dia tiba-tiba meninggal,
tak ada nak kita nak cakap semua kuku kaki hitam tu dia kena sihir kan. So one of the factor lah. Boleh tengok, tapi kita panggil orang yang mahir, macam perawat yang bagus lah. Kalau dia dah check okey, maknanya betul-betul meninggal, dan betul lah tu dia punya, orang kata apa, tarikh dia meninggal lah. Tapi kalau let's say ada sesuatu yang berbeza, bila perawat tu datang dan ubatkan dia, dan tiba-tiba dia tersedar, maknanya dia disihir lah. Dia disihir kunci roh. Sebab ada kes juga yang saya baca lah. Ada pakcik ni, dia memang seorang pengamal perubatan, aka dukun. So sebelum ni dia dukun orang-orang yang dia buat orang-orang yang ni lah, minta dekat servis dekat dia, nak santau ke apa ke, dia buat. Dan selepas itu dia dah get back to track, dia dah tak buat dah benda-benda tu, cuci tangan lah. Dia cerita pengalaman dia buat benda-benda yang tak elok dekat masa lepas. Cuma ni dia pernah cakap, yang pakcik ni lah, yang I cakap pokok pisang. Pakcik ni lah yang memerlukan daun rotan apa cacing tu kan, untuk diikatkan pada pokok pisang tersebut. Pokok pisang tu seolah-olah macam nyawa bagi orang dan si mangsa tu lah. So kalau pokok pisang tu tak, orang kata apa, tak hancur, tak layu, maknanya belum mati lagi lah. Dan kalau let's say belum mati lagi, dia akan pergi diikat kuat lagi, ketatkan ikatan tu sampai dia mati, maknanya dah habis lah. Begitu. So saya rasa benda ni tak semua dukun ataupun bomoh-bomoh dekat luar sana ataupun pengamal perubatan dekat luar sana boleh buat. Sebab nak buat sihir kunci roh ni, ini kira high level punya skill lah. Dia tingkat high level punya skill lah. So kalau you buat ni, siapa yang buat dia memang, orang kata apa, masuk neraka level bawah sekali lah kot. Nak buat pun costing mahal lah. Bayar. Banyak kan. Bayar. Nak kena bayar itu bayar. ini. Ini belum lagi nak upah orang yang pergi ambil. Kan saya cakap kan ada dua jenis dukun kan, yang probably tuntutan dia berbeza. Sebagai contoh, satu tu dia memerlukan untuk pergi ambil daka. Satu tu perlu nak cari daun rotan cacing tu. Untuk yang cari daka ni, siapa yang sanggup dia tengah malam pergi kubur untuk ambil yang daka batu nisan kayu tu? Batu nisan kayu yang lama tu kan. Tak siapa berani. Tu upah pula lain. So ya, itulah yang saya rasa semua orang kena tahu. Sihir kunci roh, benda ni bukan main-main lah sebenarnya. Benda ni memang masih lagi ada di kalangan kita, cuma kita aware tak aware sahaja. Sihir kunci roh ni antara sihir pembawa maut. Betul. Dia sihir pembawa sangat sadis lah. Sebab you bayangkan, bila you disihir kunci roh, you bangun-bangun je you dalam kubur, apa perasaan you? Tak ada perasaan lah. You nak jerit macam mana tu? Tapi pada pandangan saya kan, bila seseorang ni, sesiapa saja hamba Allah yang diuji dengan sihir, yang ini saya punya perspektif lah kan, dan juga pendapat saya kan, yang orang kata diberikan ujian dengan sihir-sihir yang family sehingga membawa kepada kematian. Bagi saya, mungkin di dalam dunia dia adalah merupakan satu benda yang sakit, tapi sebenarnya bila membawa kematian, satu benda yang nikmat. Sebab apa? Sebab apabila kita meninggal ataupun kita mati, apabila kita disihir kan, kita sebenarnya mati secara apa je kita panggil? Syahid. Itu salah satu, saya rasa, hadiah yang Allah berikan kepada orang yang dah, orang kata apa, dianiaya dalam muka bumi ni. Betul dia ke? Sakit tu adalah penghapus dosa. Betul. Exactly. Tapi to be honest, macam untuk orang-orang yang ada pengalaman sendiri, depan mata orang probably mungkin family member ke, ahli keluarga, kawan-kawan yang rapat yang pernah kena, orang kata apa, sihir. You akan tengok orang tu sangat sakit dan menderita. Betul. Sebab saya faham lah, because I've been there. I pernah tengok dan I pernah nampak, I experience towards benda ni. Memang bila melibatkan dengan sihir, jadi sebenarnya benda ni, bila sihir ni ujian yang Allah bagi, nak tengok ketakwaan dan juga keredaan kita dekat dia kan. Betul. Tahap kita berserah tu macam mana. Sebab
banyak juga saya jumpa. Ini based on pengalaman saya juga macam aku pula yang share kan. Dia nak tengok relate dengan Min ke tak kan, mengenai sihir apa kunci roh ni kan. Bila kita disihir, macam Min cakap kan, banyak orang yang kena disihir. Kadang-kadang bila kita terdesak nak mencari orang yang boleh berubat, kan, nak diceritakan cerita, berubat ustaz pertama, ya okey, esok jadi balik. Ustaz yang kedua, berubat yang ketiga, okey, dah bukan ustaz, dah jumpa macam-macam orang kita jumpa. Nak dijadikan cerita, kita sehat ni dengan izin Allah lah sebenarnya, betul tak? Maksudnya Allah izin kita jumpa orang yang okey, ini adalah orang yang sesuai. Semua orang dia masing-masing ada tingkat dia punya keupayaan untuk apa orang kata, membantu untuk dalam menyembuhkan pesakit-pesakit sihir ni. Tapi dengan izin Allah, kalau kita jumpa A, B, C, D, tak siap kita kena usaha dan teruskan, dan kita kena redha. Akhirnya Allah akan pertemukan. Sebab saya percaya yang bila kita kena sihir ni, Allah ni dia takkan uji hambanya melainkan dia tahu hambanya mampu untuk menjalani ujian tersebut. Ya, dia sebab senang cerita gelaran itulah orang-orang kita ni lah. Orang kata apa, ustaz je boleh berubat. Tak, kadang-kadang bomoh dukun ni pun boleh je tukar nama gelaran. Dia nak letak nama ustaz ke, dia nak letak apa tu jadi apa, perawat ke, boleh je. Gelaran doesn't matter. Tapi bila you pergi dekat orang perawat yang betul-betul boleh mengubatkan dan berlandaskan agama, saya tak alim tapi bagi saya apa-apa at the end of the day you kena pegang pada agama. Betul, setuju. So kalau let's say you pergi pada perawat yang betul, insya-Allah dengan izin Tuhan boleh tak ada masalah. Betul. Tapi saya faham orang kata apa, kesempitan dan orang kata apa, keadaan nak tertekan, nak terdesak nak tolong, tiba-tiba nak face benda macam tu kan, nak tolong family member kan. Sebab I've been there, which is saya adalah mangsa tu. Saya adalah mangsa tu. Sebagai contoh, macam saya lah, saya memang daripada kecil tu saya sakit. Sakit meaning hijab mata saya terbuka. So kita faham bila keluarga kita ni macam parents lah, ibu bapa lah terutamanya, macam dia nak buat something tapi dia tak tahu nak pergi mana, nak minta pertolongan tu macam-macam lah. Saya pernah mandi bawah Sungai Kelang masa kecil. Apa dia? Mandi bawah Sungai Kelang. Mandi bawah Sungai Kelang itu one of the ritual lah. Masuk batu cave, ada dalam bilik gua. Ini dengar perubat-perubat serubut lah. So kita pun macam bila kita cerita balik, kita nak marah kita punya ibu bapa pun time tu kita tak tahu dalam kepala diorang ni kan. Cara diorang berfikir diorang nak tahu sembuh saja. Macam tu lah bagi contoh. So kalau boleh cerita sikit pengalaman Min berkenaan dengan kalau yang Min pernah lalu, sebab kiranya Min pernah disihir lah. Adakah Min seorang ataupun ahli keluarga ke? Okey, untuk saya cerita yang pertama, pengalaman saya hijab dibuka lah. Okey, yang ini daripada umur saya daripada 1 tahun sampai 4 tahun. Kira lama. Hijab dibuka ni, adakah dia apa, maksudnya Min memang kena gangguan ke? Saya nampak everywhere I go, I nampak. I memang nampak. Dan even saya teringat dulu-dulu lah masa saya pun tak tahu kenapa ibu bapa saya ni, parents saya ni tahan bertahun-tahun. Tapi dalam masa yang sama, diorang pun cerita dekat saya jugalah yang actually dah bertahun-tahun macam-macam jenis orang dia dah jumpa untuk berubatkan. Saya cakap lah, imam itu, perawat ni, dukun ni, semua dia dah pergi tapi tak jumpa lagi. So bila dia bawa saya jumpa nenek saya pada masa tu, nenek saya ni pula memang dia mencadangkan lah, pergilah bawa ke sini untuk berubat. Ya, ibu bapa saya pergilah, parents saya pergi. Macam-macam lah. Pada masa tu memang menangis. Memang at that time mak saya pun cakap yang tak boleh pergi mana-mana. You masuk je, you nampak. Buka mata je nampak. So tahap yang nak tidur, pergi kena, parents saya ni, mak bapak saya kena gilir-gilir, bawa kereta pusing taman perumahan sampai saya tidur. Sampai tahap macam tu. Ni waktu you umur berapa? Time tu dalam 4 tahun. Tapi kena kacau tu daripada 1 tahun sampai dalam 4 tahun macam tu. Yang kasyaf you terbuka ni 1 hingga 4 lah. Memang lama. Tapi benda tu even lama. Waktu you kecil, sekarang ni estimate lah umur you sekarang 20 lebih, let's say lah. Saya 33. Okay. Kita ingat nak kat umur kan. Okay, sampai you umur 30 series lah sekarang kan. Benda tu 1 tahun hingga 4 tahun you kena kasyaf tu, you dapat benda tu kan. The trauma sampai sekarang you masih ingat? Saya masih ingat lagi lah. Ada satu masa tu saya ditinggalkan. Mungkin memori saya kuat. Ada satu masa tu saya ditinggalkan dalam kereta. Sebab yelah, kita pun faham parents kita ni penat balik kerja. So malam pula kita pula anak tak boleh tidur, nampak je. Sampai rumah je confirm
mak saya tu terpaksa ambil penyapu. Saya tunjuk, oh ni ada ni, ni ada ni, ni ada hantu ni berbulu ni, panjang. Budak kecil. So saya pada masa tu memang mak tu ambil penyapu terpaksa, macam like acak-acak kan. Nak ni dah sampai tahap saya tak boleh langsung duduk dalam rumah. Termasuklah mak saya sampai tak boleh ni, budak ni kena tidur ni. Tu yang bawanya naik kereta, pergilah pusing taman perumahan tu sampailah saya tidur. Saya ingat lagi ada satu masa time tu, ini yang sampai sekarang lah saya tak boleh lupa lah. Memang dia cerita tu combine tau dengan apa yang saya tanya mak saya. Saya rasa saya nampak Pontianak lah. Saya terbangun daripada kereta, saya ternampak Pontianak. Saya ingat lagi muka dia macam mana. Memang yang sehodoh-hodoh, dan rambut panjang, kusam. Memang muka, tapi muka dia berdarah yang bukan berdarah merah, darah yang very gelap. Berdarah bernanah. That yang hodoh macam tu lah. So pada masa tu saya ingat lagi, dia tengok saya daripada dalam kereta. Tapi memang dekat kawasan perumahan yang saya duduk tu memang adanya. Waktu tu kereta apa? Kereta Saga lama Kereta biasa-biasa dulu, kereta lama kan. Lepas tu saya tanya balik, bila kita dah besar ni kita bercerita, kita nak tahu kan. Saya tanya mak saya, betul ke pernah ada time yang Pontianak pernah tengok saya? Mak saya cakap yes, pernah. Pada waktu tu dia terlupa sebab dia sangat penat, dan dia teringat yang dia tertinggal saya dekat dalam kereta. Tertinggal. Dia punya tahap penat sebab dah bertahun-tahun ni nak ubatkan anak tak jumpa ni. So macam mana dia nak, orang kata apa, nak tolonglah tidurkan anak ni bagi diam. Tertinggal dalam kereta. Bila mak saya keluar balik nak ambil saya, tengok Pontianak tengah duduk dekat depan cermin kereta tu, pandang dalam kereta tu. Which is benda tu tadi. Mak awak menampak Tapi pada masa tu macam mak dengan ayah saya macam mana ni ada sesuatu ni dekat luar ni. So saya tak tahulah apa jadi at the time, tapi cerita tu sama. Dan apa daripada peringatan saya tu, saya teringat benda tu. Dan selepas dah lama bertahun-tahun ni sakitnya ni, ayah saya buat keputusan lah, okey lah, kita nak jumpa satu ustaz ni. Ini dah last choice. Sebab sebelum yang orang kata dalam tempoh 1 tahun sampai 4 tahun ni, macam-macam dah pergi. Ada yang bawa pergi Batu Cave, masuk dalam gua yang bilik semua serba kuning, macam-macam lah. Lepas tu ada yang saya kena mandi bawah Jambatan Kelang. Dengan sekali lah ada dukun tu, dia mandikan saya. Pada waktu tu memang mak saya cakap keadaan fizikal saya tu memang gigil lah, budak kecil kan. Mandi pula tengah malam jam 12. Konon-konon nak tutup hijab mata ni, tak nampak juga. Nampak juga. Tapi saya percaya lah benda tu, kata apa, bila you dah anugerahkan ni, izin Allah lah. Nak tutup pun izin dia, nak buka pun izin dia. Sampai satu tahap bapak saya dah last choice, jumpa seorang ustaz ni. Dekat masjid. Kebetulan dia solat dekat situ. Merintih lah, meluah dekat salah seorang ustaz ni, beritahu, okey, ustaz ni macam katalah, okey, bawa lah datang anak tu. Saya ikut, tapi saya tak ingat lah pada waktu tu. Ikut, and then mak saya cakap, memang dia letak je tangan dekat atas mata, dia baca-baca sikit, tutup. Start daripada tu langsung tak nampak. Tapi ustaz tu ada beritahu, dia kata, walaupun saya dah tutup anak awak punya hijab ni, tapi akan ada side effect lah orang panggil. Dia still masih lagi boleh merasa di mana-mana dia pergi. Cuma jangan pergi sangat dekat tempat-tempat yang akan trigger benda tu. So saya elakkan pergi dekat kawasan-kawasan yang macam hutan-hutan ke apa ke, belantara. Kita cuba. Sebab bila kita pergi tempat tu, dia akan trigger. Dia akan trigger. Kau ni boleh tahu ni, kau ni boleh rasa ni. Nanti dia kacau kat situ. So pernah ada experience lepas you dah kasyar YouTube, I mean like I rasa dalam umur remaja ke kan, yang pergi ekspedisi sekolah, you know, masuk hutan ke memang you tak pergi langsung? Macam saya cakap, saya ni very introverted. Saya ni sangat, orang kata apa, tak bersosial sangat dekat sekolah. Sekolah tak pergi lah mana-mana camping. Lagi satu macam saya ni dengan dunia saya lah. Saya dengan dunia saya. Ada kawan-kawan, tapi cumanya satu sebab yalah ayah pun jenis yang strict. Dia pun memang sejak daripada yang dulu tu lah, yang kalau boleh jangan pergi mana-mana, dia memang tak bagi. No, I mean like camping yang sekolah buat. Dia dah bagi tahu siap-siap. Yelah, kita masa zaman-zaman remaja, kita kan rebel, nak pergi. Walaupun saya introvert, teringin lah nak pergi rasa kan. Tak ada. Ayah saya macam, tak apa, nanti kau dah besar kau tahulah. Dah besar dah tahulah. Kalau boleh jangan pergi tempat-tempat macam tu. Saya ingat lagi pesan ayah saya. Dia kata, kau ingat kalau kau pergi tempat-tempat macam tu,
benda tu akan ikut nanti. So jangan pergi. Pernah lah pergi rasa macam kan ada camp-camp badan beruniform. Teringin nak pergi ni, tengok kawan-kawan seronok pergi. Walaupun kita orang kata bukan jenis yang nak bergaul sangat kan. So tapi tak dapat nak pergi sebabkan ayah tak bagilah. Sebab kita pun tak faham time tu kenapa tak boleh pergi. Tapi bila besar ni, bila kita fikir balik, dengar balik on side of mak bercerita kenapa arwah ayah tak dapat pergi. Oh, ini sejarah dia. Start daripada tu saya rasa macam ada sebab kenapa tak boleh pergi. Benda-benda ni macam trigger. Tapi of course disebabkan benda-benda ni lah saya rasa bila kita bekerja, kita pergi satu tempat, kita dapat rasa. Sebagai contoh, macam saya kerja dekat ada satu company sebelum ni, bos saya 4 orang. Bos 4 orang? Bos 4 orang, semua lelaki lah. So kita dalam bangunan kedai, bangunan lama, bos saya ni biasalah businessman, siapa yang tak ada hantar-hantar ni kan. Normal lah kan orang kita kan. Ada yang menuju dekat dia, dekat one of the bosses ni lah. Saya memang masuk atas dekat office tu, kita rasa dia berbeza tau. Bila selama ni biasa je kita naik tangga tu kan, biasa je. Ada satu hari naik je, tiba-tiba saya dah rasa meremang dekat belakang ni. Siapalah. Kita tengok tapi yelah, kita tak boleh nampak dah kan, kita boleh rasa. Tapi saya jenis yang kalau kita rasa macam elak untuk fikir panjang, macam tak nak lah overthink sangat kan. Masuk je office macam biasa. Hari yang sama, office mate saya ni, dia memang ada saka. Dan dia pula ni memang bila saka dengan saka jumpa, bertembung, so adalah trigger dekat situ. So bila saka dengan ada benda orang hantar ni, dia bertembung, adalah benda kat situ kan. Terjadinya lah orang kata apa, kerasukan, amukan dekat situ. Yang Kak Wan you ni kan. So saya cakap lah, betul lah kiranya apa yang saya rasa tu sebenarnya semua betul. Bila kita datang satu tempat, kita rasa tempat tu very heavy, dia punya aura dia sangat kelam, saya takkan pergi dah kat situ sebab saya rasa benda tu akan ikut juga dalam masa yang sama. Macam tu lah. Oh, so benda-benda dia sebenarnya kalau kita pergi tempat macam tu, pada pandangan Min lah, benda ni dia akan ikut sebab apa? Sebab dia suka kita ke? Sebab dia tahu kita rasa dia, kita lemah semangat ke? Satu, of course lemah semangat dia suka orang lemah semangat ni, dia suka kacau je, manja-manja macam tu kan. The second part is dia tahu kita boleh rasa. Tak kau sama kena kacau tu. Okay, betul. Okay, so bila orang kata apa, orang tu lemah semangat, dia akan kacau. Lepas tu second part is bila orang tu ada gifted lah untuk mungkin merasa ke, dia tahu orang tu boleh tahu. So kalau dia tahu lah. Kalau dia tahu orang tu boleh tahu, dia ikut. Dia ikut. Itu sebab saya pun macam saya cakap lah, saya tak nak pergi tempat-tempat yang macam hutan. Sebab apa dia nak ikut? Sebab dia curious lah, awak siapa? Sebab tu ke? Dia awak siapa? Dari mana awak ni? Kenapa kau boleh tahu aku ada kat sini macam tu? Betul, macam tu lah. So dia nak ajak borak lah. Dia nak ajak kacau lah. Dia nak ajak kacau. Sesi ice breaking. Sesi ice breaking macam tu. Faham. Setuju, yang tu saya setuju. Selain daripada dua ni, selain daripada macam kalau kita tengok dekat ke asrama kan, banyak sangat kes kerasukan. Sebenarnya kes kerasukan ni berlaku disebabkan apa? Lemah semangat ke, ataupun macam yang Min cakap tadi, seseorang itu, macam contoh dalam satu bilik tu ada 4 orang perempuan, let's say kan, tapi yang kena rasuk seorang ni, lagi 3 tak kena. Adakah disebabkan dia ni lemah semangat? Nak cakap semua lemah semangat, ataupun disebabkan oleh dia ni dia mempunyai keturunan saka ke, wallahualam. Itu macam mana, Min? Okay, pertama macam saya cakap tadi, satu, dia lemah semangat. Of course benda-benda ni suka. Second is dia boleh merasa, dia gifted. Mungkin orang yang gifted ni boleh jadi separate sama ada dia memang ada saka. Sebab orang yang ada keturunan ni saka, mungkin orang tak nampak tau yang sebenarnya dia ni ada gifted kat situ. Dia ada satu anugerah yang mungkin dia boleh merasa ke kan. Dan satu lagi, orang kata dia memang kasyaf. Dan ada dua tu. So orang-orang ni memang benda-benda ni suka. Kita dah tahu dah, setiap tempat ada benda. Dia cuma macam bila you masuk tempat tu, benda tu pun terkejut lah. Sama juga kalau you pergi uji nyali ke, you masuk dalam gua ke, ada je penunggunya, ada je penjaganya. Cuma kita ni
tak boleh nampak. Begitu. Oh, faham. So, bila kita berbicara soal saka keturunan ni kan, saka keturunan ni macam yang saya tengok apa yang dipersiapkan oleh produser dan sebagainya, daripada case study yang dia buat, dia dikait rapatkan dengan hantu raya. Mungkin Min ada story pasal saka keturunan ke, hantu raya ke, apa-apa ke yang Min nak share? Seronok benda ni. Seronok benda ni Seronok benda ni. Seram. Seronok benda ni. Okay, silakan. So kalau nak cakap pasal saka keturunan, Kenapa seronok Seronok lah pastinya. Nervous pula aku dengar. Kenapa seronok cerita benda ni kan? Cerita. Sebab saka ni dah general dekat semua orang tahu apa tu saka, betul tak? Tapi tak semua orang mengalami benda tu. So saya rasa saka keturunan macam saya lah. Sebelah mak saya ni orang Minang. So dulu ada pepatah lah dalam Minangkabau ni, orang lelaki pergi berdagang, orang wanita, perempuan duduk di rumah. So kita pun tak boleh nak marah sangat kenapa orang dulu ambil saka. Mungkin ada reason dia. Sebagai contoh, orang lelaki pergi berdagang, orang perempuan jaga di rumah. Tapi siapa yang menjaga keselamatannya kalau bukan si saka ni? Ada fikir tak dekat situ? Fikirlah pasal, tapi kan kita banyak orang dulu punya cara berfikir lah kot. Benda tu salah. Benda tu salah. Bukan salah kot, memang benda tu salah. Sebab apa? Sebab memang kita kena 100% kalau siapa jaga rumah, berserah lah. Allah betul. ada. Tapi bukan orang dulu. Orang dulu mungkin tak semualah. Ada yang mengambil saka ni untuk protection. Mungkin sebab yalah suaminya dah pergi berdagang, dah pergi belayar. Jadi siapa yang menjaga anak bininya di rumah kalau bukan saka yang diambil? Tapi of course benda ni salah atau tak salah, dan dia menyusahkan keturunan dia. Yes, setuju, 100% setuju. So untuk saya punya side, on my mom punya side lah, saka ni dia ada one. Kira mak saya punya nenek ni, dia bidan kampung. Bidan kampung dulu bukan nurse. So kalau nak cakap bidan ni kosong, tak juga. Kira saya panggil moyang saya lah. Moyang saya ni yang bidan tu, dia ada saka rimau. Dan suaminya pula ni memang ada bela hantu raya. Arwahnya dulu. So saka harimau? Apa beza saka harimau, saka hantu raya? Saka ni ada berapa banyak jenis? Saka banyak. Banyak ush. Banyak jenis. Cara main cerita betul-betul syok. Banyak jenis. Tapi yang paling common ialah hantu raya lah. Ada yang saka rimau lah. Saka rimau ni harimau jadian lah. Harimau jadian. So macam arwah moyang saya ni, macam dia bidan kampung. Bila you bidankan orang, sebab dia ada ambil sesuatu kan, selepas je proses membidankan tu, selepas je proses membidankan tu, dia akan pergi ke laut. Dia akan, orang kata apa, upir dulang orang panggil, yang selaput kelapa. Selaput kelapa. Serabut kepala lain. Serabut kepala lain. Selaput kelapa yang besar tu, dia jadikan dulang, dan dia akan letaknya pulut, dia akan letak telur, dan adalah few things lagi dia letak macam bunga sikit kan. Dia akan buang ke laut. So saya nak tanya, untuk tu apa reason dia? Tanya saya. Tak tanya juga. Kalau tanya saya, mungkinlah dia nak bagi makan, bagi pulut kan, ada ayam. Tu pemujaan. Pemujaan. So pemujaan lah. So saya tak tahulah apa lagi ritual peruntukan dia. Tapi bila you bela saka rimau ni, of course, saka rimau ni suka popcorn. Suka podcast? Popcorn. Aku kan suka podcast. Arwah moyang saya ni, dia dulu rumah dia ni suka makan popcorn, bertih jagung. Yes, bertih jagung. Kita sekarang panggil popcorn. Cuma tak ada coated salted caramel je. Manis tu, potong kaki. Dulu-dulu orang ambil bertih jagung. Bertih jagung tu dia bakarkan atas arang kan. So letak, arwah moyang saya tu dia akan letakkan setiap maghrib ni mengikut apa yang mak saya lah. Sebab mak saya ni sangat rapat dengan arwah moyang saya ni. Almost sampai hampir dia punya, orang kata apa, ilmu perbidanan dia tu almost diturunkan lah. Tapi mak saya ni tak nak. Mak saya ni rebel lah, dia cakap. So basically mak saya nampak semua ritual tu. Daripada dia kecil sampai dia besar, dia nampak macam mana wan dia tu membuat that kind of ritual, which is lepas perbidanan, lepas membidankan orang tu, dia akan buat something, dia akan hantar kat laut tu apa kan. Lepas tu pukul 7.30 nak maghrib macam tu, dia akan buat popcorn dekat dapur.
Dia ambil popcorn tu, letak dalam mangkuk, dia akan letak kemenyan. Dia letak bawah rumah. Dan pada waktu tengah malam tu nanti akan ada sesuatu, harimau jadian tu yang akan makan. Memang mak saya sendiri nampak. Bila tanah, orang kata apa, rumah dulu-dulu ni kan rumah kayu, kan ada nampak lah jaran rumah moyang saya, rumah kayu bawah kosong, kan ada jarang-jarang nampak sikit kan. So bila malam bawah tu terang, ada pelita apa semua kan, nampaklah ada sesuatu yang lalu dan besar lah juga. Bila mak saya tengok, rupanya berbelang-belang badannya. Warna apa? Rimau lah. Warna oren. Tapi siapa yang boleh saka rimau tu, diorang tahu dia punya fizikal tu besar. Dia bukan rimau biasa. Dia harimau jadian kan. So dia besar. Mak saya tak percaya mula-mula. Sampailah satu tahap, esok paginya tu mak saya keluar, memang mak saya nampak kan kucing punya kaki tu, saiz dia tu lagi 5 kali ganda besar. So memang betul. Bila dia tanya balik Wan dia tu, Wan dia cakap simple je, nanti kau dah besar kau tahulah, tu Wan punya. So maknanya itulah kalau apa yang korang nampak dekat dalam movie, dulu ada movie Waris Jadi Hantu. Waris Jadi Hantu Saka Harimau. Kalau korang tengok lah, ada satu ritual yang dia keliling kat pokok tu, itulah moyang saya buat juga dulu. Korang kena tengok tu, Waris Jadi Hantu. Waris Jadi Hantu, kudos to them, sebab itu adalah, saya boleh cakap 90% apa yang macam moyang saya buat. Kira itu kategori bela saka lah. Saka, waris wajah hantu tu. Dia turun-temurun. Dan kebanyakannya ilmu-ilmu yang saka ni diorang nak anak perempuan sulung. So mak saya adalah sulung perempuan di antara adik-beradik. Dan of course saya pun sulung perempuan. Dan dia jadi interconnected dekat sini. Kenapa saya boleh mata saya dibuka hijab, disebabkan saya pun dapat gangguan daripada yang saka keturunan saya. Dia sebab apa dia ganggu? Sebab tak ada orang nak sambung legasi ke apa? Mungkin yang dah dapat sebelum ni, yang dah diturunkan ni meninggal. So dia akan turun, dia carilah waris lain pula yang habis dia tu nak. Benda tu pun memilih. Dia memilih. Betul. Dia memilih. Habis tu kalau macam dia, contoh macam dia cakap, bila dia turun kan, dia nak pergi dekat Mama Yu kan. Betul. Tapi Mama Yu rebel, tak nak. So macam mana? Sakit. Mak saya sakit. Dia punya susunan tu, saya cerita since moyang saya ni ada, orang kata apa, saka harimau. Sebab dia orang Minangkabau. Kebanyakan orang Minangkabau, tak ada cakap semua tapi ada sesetengahnya yang dulu-dulu ni memang adanya dia orang ambil lah ilmu ni. Arwah suaminya pula ni ada hantu raya. So untuk hantu raya ni pula lain pula cerita dia. Ush. Maksudnya hantu raya ni you pun dalam saka you suami dia. Suami kepada Mama Yu? Moyang saya. Moyang. Isterinya tu isteri saka harimau. Bidan saka harimau. Jadinya lepas arwah suaminya meninggal, hantu raya tu ke dia pula. So kiranya dia ada dua. Alamak. Jadinya moyang saya ni, ni bukan aib, kita cerita pengajaran. Pengalaman pengajaran kan. So moyang saya ni pernah meninggal 2 kali. Mana boleh meninggal 2 kali? Meninggal 2 kali. First meninggal, dia bangun balik. Alamak. Orang tengah baca Yasin, dia bangun. Dia bangun balik. Alamak. Benda tu real lah, memang ada dalam. Kau tahu tak cerita tanah kubur ke apa kan? Betul. Kali kedua meninggal, bangun balik juga. Kali ketiga ni betul dia meninggal betul lah. Itu dah sampai tahap kenapa jadi isu, memang satu kampung time tu, orang kata apa, quite, yelah dah tahu kan benda-benda macam ni kan. Kecoh lah time tu. Time tu mesti dah 90. Sebab orang nampak dia sebelum dia meninggal, yang kali pertama tu, sebelum dia meninggal tu, dia sakit panjang, arwah moyang saya yang bidan ni. And then orang jumpa dia dekat pekan beli barang. So kalau nak tengok balik kan, dia ambil saka suaminya. Hantu raya ni boleh menyerupa. Macam kita tengok dekat movie-movie lah, hantu raya ni akan ikut tuannya. So kalau you arahkan je, belilah apa-apa kat pekan. Orang jumpa dia, keadaan fizikal dia semua elok, padahal dekat rumah dia terlentang. Masa dia meninggal pertama kali, kali kedua, kali ketiga ni betul-betul meninggal, orang kampung dah kecoh. Kali ketiga yang betul dia meninggal ni, orang tak pasal buka bumbung. Macam dalam filem bro. Betul, itu betul. Legit lah. Dia ada waktu tu lah ke Mama yang cerita? Mak ayah dia. Mak ayah cerita. So
satulah, I rasa orang tak tahu bila orang yang ada saka keturunan ni, kalau you tahu betul-betul dia ada ambil lah bukanlah kita tak nak ziarah, tapi kalau you ziarah, kadang-kadang ekor mata dia tu pun bila dia pandang you, benda tu macam ikut kau, ikut tuan baru kau. Dia boleh pandang je you, so benda tu kau ikut you. Faham. Itu je sebab waris tu. So kebanyakan syarat dia nak anak perempuan sulung yang pertama. Itu kebanyakannya lah. Kalau saka dia akan pergi dia akan turun kepada anak perempuan. Anak perempuan. Tapi kalau macam ada tak story macam mama you tolak kan, mama you rebel. So apa kesan dia dan macam mana cara, kalau lah kita dah hidup zaman moden, kita dah tak nak dah pakai benda ni sebab kita percaya satu fisabilillah lah. Mungkin ni kepercayaan orang dulu ni lain. Kita pun tak boleh nak judge sebab dia orang pun dah tak ada dah kan. So macam mana pula kalau kita dah tak nak menerima benda tu? Tak nak menerima, you akan sakit lah. Dia akan bantai dekat dalam lah. Meaning macam you akan sakit yang secara misteri, tiba-tiba macam you sihat walafiat ni, tiba-tiba you sakit jantung. Dia akan attack sikit-sikit sampai you terima benda tu. Sebagai contoh, my mum, mak saya ni dia memang tahap yang dia tak nak terima. Sejak arwah moyang dia, wan dia ni meninggal, dia terus tak balik kampung. Sebab dia nak elakkan. Tapi dia tahu je siapa yang waris yang selepas tolak tu, tak tahu siapalah apa antara saudara-saudara dia lah yang dapat kan. Mak saya langsung terus tak balik kampung. Dan of course dia berkahwin dengan bapak saya apa semua. Dan masa orang kata apa, dia dah dapat abang saya. Saya 3 beradik. So masa dia nak dapat abang saya yang first tu, macam-macam lah. Dia dapat mimpi lah apa semua, kena kacau. Dan sampai abang saya besar, abang saya sekolah rendah, rasa darjah 3 macam tu. Tiba-tiba ada satu hari abang saya nombor 1 ni, baju dia penuh darah. Dekat sekolah kena pukul, tengah main-main ni, tak kena pukul pun. Bila pergi hospital, pergi klinik, tak ada sumber yang buatkan dia luka pun. Dia darah tu tiba-tiba dekat dia, kira darah macam orang bocor darah. Habis satu berlumuran darah. Itu satulah. And then sejak daripada tu memang kena kacau. Ada time dia macam ada downtime. Ada time tu teruk kena kacau mak saya lah. Lepas tu sampai dapat abang saya nombor 2. Abang saya nombor 2 ni pula, dia ni lain sikit. Sebab dia ni macam benda tu suka ke dia. Kira apa yang saka keturunan mak saya ni, dia akan datang buaikan lah, buaikan abang saya masa kecil kan. Sampai tahap mak saya dah puas nak pergi berubat. Lepas tu mak saya cuba tolak lagi dalam mimpi. Bila dia datang, benda tu muncul. Benda tu keadaan dia, fizikal dia adalah menyerupa moyang saya ni, moyang wan saya ni. Tapi sebenarnya dia nenek kebayan. So mak saya ni tolak. Dan benda tu tahap yang Kipon cuba untuk kacau dan kacau lagi. Dia dah macam, okay tak apa, kali ni kau tak nak terima aku, tapi kau kena ingat, kalau kau dapat anak perempuan, selepas tu kau tak boleh beranak lagi. Which is betul. Mak saya tak boleh beranak sampai sekarang. You last lah. Saya last lah. Dan dia dah tahu dah anak perempuan. So time tu mak saya tak mengandung pun lagi. Benda tu dah predict. Okay, setan kan. So you dapat anak perempuan, tak boleh mengandung dah. And then adik tanya my mum, ada tak pregnant lagi ke apa? Tak ada. Langsung tak dekat. Tu one of the things lah. Sejak daripada tu saya rasa macam apa yang tindakan mak saya buat dia betul, cumanya banyak kena kat dia is dia banyak sakit. Ada time dia terlantar, ada time dia boleh kerja tapi dia kena kacau je. Malam je nak tidur takut. Tahap macam tu. Sampai sekarang ke macam mana? Sekarang tak ada dah. Sekarang alhamdulillah. So macam mana boleh orang kata waktu yang tu kan kejadian tu waktu kecil-kecil sampai umur 4 tahun. So macam mana benda ni berjaya di apa orang kata diselamatkan. Maksudnya perjanjian yang dibuat dengan keturunan ni bukan senang kita nak back off kan. So macam mana dia dah tak ganggu keluarga you semua? Apa yang mungkin ini boleh jadi apa orang kata kat orang luar yang tengah tengok kan, mungkin ada mengalami benda yang sama, tapi nak cerita ke orang ni kadang-kadang orang tak mengalami ni, dia tak faham, dia tak percaya. So mungkin anda yang melihat video ni, mungkin ni platform, mungkin apa Mim boleh share macam mana kira keluarga you boleh bebas. Mungkin ada macam mana boleh mama you bebas, macam sekarang tak sakit dan sebagainya. Berubat lah. Tapi time tu dia berubat dengan orang lain lah, tak tahu berubat dengan siapa kan. Dan dengan izin Allah juga benda tu berlaku, berjumpa dengan orang yang tepat.
Yes, tapi sejak daripada tu memang dia pregnant dapat saya, dan selepas tu tak adalah gangguan yang daripada sana. Cumanya saya punya problem pula yang macam saya cakap lah, saya hijab terbuka tu kan. Bila hijab terbuka tu lain cases lah. Ini berubat dengan orang lain. Dan bagi saya lah, benda ni yang buatkan arwah bapak saya, dia buka mata. Sebab dia dah penat ni fight untuk family dia ni. Dia lelaki, dia cuba untuk melindungi kan family dia kan. Mungkin dia dah penat. Dia orang kata apa, tolong mak saya, apa nak jaga anak apa semua yang kena ni macam-macam kan. Dengan kes saya pula, sampai tahap bila dia dah jumpa dengan ustaz tu, dia belajar sikit-sikit dengan ustaz tu, the same ustaz tu. Dia belajar sikit-sikit dari segi perubatan. Dan alhamdulillah dengan izin Tuhan juga, dia boleh merawat orang. Ayah awak ni? Yes. Pada dulu tak ada, tak boleh. Dulu tak ada. Dia belajar. Sebab I percaya orang yang dah pernah kena, macam tadi awak cakap kan, awak pun ada satu pengalaman kan. Tak ada pengalaman, tak ada. Cerita So basically dia orang kata apa, bila nak tolong family member ni, dia cuba belajar. Dia tak adalah terus melawat orang. Dia teruslah orang kata apa, protect family dia dulu kan, sampai satu tahap kawan-kawan datang kat dia, aku ada problem ni apa semua, boleh ke tolong. Start daripada situlah. Start daripada situ sikit-sikit. Sampailah ayah awak betul-betul jadi perawat. So mungkin ialah dengan izin Tuhan jugalah. Tapi ayah saya memang tak pernah ambil bayaran. Satu sen pun tak pernah ambil. Sebab dia kata macam benda ni orang kata apa, fisabilillah, untuk dia lah, dia diberi, dia sebagai pengantara je lah untuk menolong. Tapi dia kata selebihnya kalau Tuhan kata jadi lah. Betul tak? Macam tu. So start daripada situlah mulanya. Adalah mangsa-mangsa yang kena sihir semua datang buat berubat. Dan ada yang memang saya cakap, dalam kat rumah saya tu tiba-tiba je akan ada bunyi beletup lah. Entah daripada mana, sekali tengok bumbung, rupanya ada bola api tengah pusing macam tu lah. So benda tu dah jadi satu pengalaman untuk kita satu family. Dan saya percaya semua perawat ada dia kena, family dia akan kena, dan dia sendiri terutamanya akan kena. Sebab logik bila ada orang hantar sihir dekat you pergi minta tolong dengan orang kata apa, perawat kan. Dan bila perawat ni menolong you, maknanya dia akan melawan sekali dengan orang yang menghantar tu. So perawat ni akan kena juga secara fizikalnya. Kesan sampingan lah. Ada kesan sampingan dia. So kalau you bercerita soal kesan sampingan, your dad is orang kata apa, perawat dan sebagainya. Apa kesan sampingan yang you tak boleh lupa yang pernah terjadi dalam family you sepanjang your dad into this industri yang kita panggil kan, into this bukan industri no, I mean like into this scene, dalam scene ni, dalam scene merawat orang ni. Orang kata apa, sakit lah dari segi macam arwah ayah tu. Lepas je dia berubat orang, memang dia esoknya tu kadang-kadang tangan dia bengkak, kaki dia bengkak, padahal dia tak sakit pun, tapi sebenarnya benda tu efek dekat dia akan dapat. So mungkin orang-orang kat luar sana yang mungkin yang ada mengubati orang lah, mungkin boleh relate lah dekat sini kan. Orang yang merawat tu pun sebenarnya sakit. Sebagai contoh macam Ustaz Kazim kan, dia pun ada juga orang hantar dekat dia. Tapi at the end of the day, benda tu adalah ujian untuk dia juga. Macam mana dia nak, orang kata apa, jihad dia untuk menolong orang. Arwah ayah saya ni memang orang kata ada setengah orang dia ambil duit kan, tolong ni adalah ulu-ulu sikit. Arwah ayah saya memang langsung tak ambil duit. Dan kita tak adanya nak pakai kain kuning ke kemenyan ke apa, tak ada. Kita just melandaskan orang kata apa, Al-Quran, kita ambil air mineral, buat air bacaan sedikit. Itu saja. Jadi macam mana pula dengan ada kita tengok perawat-perawat yang orang kata popular kat dalam Malaysia popular dekat TikTok kan. Macam mana pula diorang ni pun ada juga membantu, siap boleh merawat secara online. Boleh. Yelah, merawat secara online, buat live sebelah-sebelah kan. Yang tu adakah selepas dia merawat orang tu, dia akan dapat kesan sampingan? Sebab saya tak pernah tengok diorang bercerita, I mean like perawat-perawat ni bercerita soal saya kena kesan sampingan selepas merawat. Tak ada. Diorang ada mengalami, tapi dia takkanlah nak cerita. Sebab orang tak percaya. Sebab macam kita sendiri, if let's say kita adalah mangsa, kita tahu kita nak sihat je, tapi orang yang mengubatkan kita tu sebenarnya dia kena side effect. Itu macam mana dia nak
dia boleh hilangkan side effect ke, boleh kurangkan ke macam mana? Ke ada amalan yang tu? Dia Macam adalah mana? amalan dia yang dia buat kan. Tapi macam saya cakap lah, kadang-kadang Tuhan kata jadilah, sembuh lah. Betul tak? Dia orang kata apa, tekad dia, istihar dia, orang kata istihar yang orang panggil, macam dia punya ikhtiar. Ikhtiar dia tu untuk mengubat orang, dan selepas dia ubatkan orang, dia nak ubatkan diri dia pula. Ada time ada tu cara dia istiqomah macam mana pun kan. Yes. Sebab yelah, nak kata you, saya cakap tak semua orang gifted. So ada orang ni mampu untuk merawat je, tapi ada setengah orang ni mampu untuk buka hijab orang dengan tangan dia je pun ada. Ini dia pernah nampak. You pernah nampak? Memang ada macam pernah nampak. Dan aku ada je kawan-kawan saya yang saya teman, macam ustaz tu buka hijab dia, just guna mata je, guna tapak tangan letak kat muka dia, sapu. Which benda tu pun apa yang saya pernah lalui dululah, which is logik lah kan. Tapi macam saya cakap, dia punya bisa tu, perawat tu akan rasa. Saya rasa ada korang yang tengok ni, korang agree lah. Macam tu. Dia akan rasa benda macam tu. Saya berbalik suka nak dengar pasal saka hantu raya ni kan. Macam you cakap tadi, saka hantu raya ni dia dalam bentuk menyerupai tuan dia. So kalau macam yang selepas kan, macam arwah Wan Yu punya husband dah meninggal, mula-mula mesti dia menyerupai Wan Yu punya husband. So selepas dia dah pindah pergi dekat Wan Yu, dia menyerupai Wan Yu lah. Yes, betul. Dia menyerupai lah wan saya. So basically apa yang orang nampak dekat pekan tu, padahal dia terlentang dekat rumah, tak gerak, orang dah tahu dia sakit, tapi orang keep on nampak dia dekat pekan beli sayur. Tapi bila orang tegur, memang dia takkan menyaut. Memang dia takkan menyaut, tapi orang tahu tu bukan dia. Dan bila desas-desus tu semakin kecoh dekat kampung, dan pula jadinya tiba-tiba dia meninggal dan dibangun balik untuk kali keduanya. Dibangun tu memang satu kampung terkejut lah. Terkejut. Ada yang lari keluar tingkap. Gila tak terkejut? Gila mat. So kalau macam you cakap tadi, ada hantu raya, saka hantu raya. Ini kira orang membela lah kan. Ada saka, apa orang kata, saka harimau kan. Apa lagi yang selepas you buat case study, selepas you berdasarkan pengalaman you, apa lagi jenis-jenis saka sebenarnya yang ada, yang untuk pengetahuan, pengamatan you? Sebenarnya dia berbalik pada keturunan juga. Sebab ada setengah orang keturunan dia daripada, contoh macam saya cakap lah, saya ada dua belah ada. Maksudnya belah my mom ada saka, belah my dad pada saka. My dad ni dia lain sikit. My dad ni daripada Jawa. Your dad. Okay. Ni you tak cerita lagi pasal your dad ni, cerita pasal your mom tadi kan. Okay. Mukadimah baru. Mukadimah panjang lagi. Okay. So untuk my dad ni, dia daripada Jawa. So bila daripada Jawa ni, dia punya saka lain sikit tau. Macam sebelum ni kan kita ada borak kejap kan, sebelum kita start shooting ni, ada saka apa, orang kata apa, hantu-hantu purba semua ni kan. Ancient kita panggil. Ancient. So macam on my dad punya side ni pula, memang daripada orang kata apa, Jawa, Majapahit punya time. So lama siut Majapahit tu. Dia punya, kenapa saya cakap yang lama tu, sebab saya sendiri alami benda ni, yang saya dapat alamat. Dan saya sendiri, macam saya cakap, saya ada side effect. Saya dapat rasa, saya boleh mendengar benda tu, tapi saya tak nampak dah. Dan gangguan ni, saya pernah rasa 3 tahun lepas. Benda ni, macam saya cakap, bila saya dengar tu, ada yang meninggal ni, saya terus macam ada yang meninggal ni. Waris tu lah saya masukkan. Macam arwah ayah saya ni, dia tak ambil, tapi macam atuk saya, ilmu kebal tu adalah ilmu kebal tu normal. So dia choose untuk tak ambil dengan mak saya, sebab saya rasa macam arwah bapak saya ni seorang yang sangat tegas dalam benda-benda macam ni. Dia tak ada nak cakap mula-mula dia percaya benda gaib. Yalah, orang yang tak pernah rasa ni, tapi bila you dah ada family, you dah kena macam-macam, baru you buka mata. Tapi memang dia aware yang belah dia pun ada, belah saka. So macam saya cakap, dia belah Jawa. Jawa ni lain pula. Sebagai contoh, dia punya saka keturunan ni memang literally daripada Majapahit lah orang panggil. Tahap yang arwah ayah saya ni adalah kita ada terimalah macam tali pinggang lama-lama, yang memang benda tu dah orang cerita warisan keluarga kan. So kita tahu tu daripada mana, dan dia bukan, tali pinggang tu bukan design orang sini.
Dia memang literally daripada Jawa. Dan kalau kita tengok, ini memang dah kena ada dalam museum dah benda ni. Tapi kita dah tak simpan lah. Arwah ayah saya pun dah bagi pada saudara yang belah sana. Tapi kenapa arwah saya tak ambil, arwah ayah saya tak ambil? Sebab dia datang dengan kos lah. Maksudnya siapa penjaga itu? Dia ada kodam dia ada penjaga dia. So saya pernah dapat mimpi sebelum ni lah, saya pergi satu tempat. Dalam mimpi tu saya pergi satu tempat yang sangat besar. Dan saya ada jumpa satu pintu. Dalam mimpi tu sekeliling ni semua putih, tapi hanya ada timbul 2 pintu. Bila saya masuk satu pintu ni, saya masuk, saya turun, nak ke satu lagi pintu tu, saya ternampak ada 2 orang. Pernah nampak tak macam cerita-cerita Puteri Guna Ledang yang Jawa-Jawa punya type yang pakai benggol besar, pakai sini, pakai kain batik, dengan kain batik dia tu, yang macam nak menari kan. So ada 2. Dia macam seolah-olah dia guard lah depan pintu tu. Tapi bila saya pandang atas, dia punya besar dia tu sampai tak nampak muka. Uish, besar Tinggi. Dan bila saya cuba nak masuk satu lagi pintu. Bila saya masuk satu pintu tu, dia benarkan saya masuk. Bila saya masuk satu lagi pintu tu, tak ada apa pun. Dia macam kawasan yang besar saja. Memang saya nampak, cumanya saya nampak ada satu rumah besar, tapi saya tak tahu tu rumah apa. Saya dah rasa macam dalam mimpi tu seolah-olah orang kata apa, saya masuk dalam portal lah. Saya keluar balik. Bila saya nak keluar tu, bila saya nak lari daripada tempat tu, saya ni dicekik. Saya ni dicekik. Tapi entah macam mana, saya dalam mimpi tu saya lepaskan diri juga. Saya dapat lepaskan diri, saya keluar. Saya terus terjaga. Dan start daripada situ, saya terima juga beberapa gangguan lah. Saya seorang kat rumah. Ini dah 4-5 kali lah. Saya seorang kat rumah, saya dengar bunyi benggol klasik yang tebal tu, yang macam Jawa punya style tu. Dia bila you dengar bunyi tu, terus imagine tau, dapat tau bunyi macam like benggol gelang tu macam mana. Faham. Saya dengar bunyi dia macam jalan kling 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 keliling rumah. Tapi sejak daripada tu, saya bagi tahu jugalah abang saya macam saya dapat gangguan ni, tapi saya tak tahu siapa punya siapa yang mengganggu ni. Adakah daripada mak punya ke, adakah daripada ayah punya. Tapi bila yalah, kita adalah kenalan family juga yang kita boleh refer tu. Ini daripada belah ayah ni, kan, dia tengah cari waris. Dan kita pun betul lah, estimate betul lah benda ni. So lama juga dengar benda tu. Saya cakap ini mesti tengah. Dan saya cakap saya anak sulung perempuan kan. So mungkin dia tengah kata usah-usah lah, sepi-sepi lah dekat situ. Tapi Alhamdulillah, sejak daripada tu tak ada lagi, sebab kita ada buat pagaran lah sikit kat rumah kan. Sejak daripada tu tak ada gangguan. Faham. Itu saka belah Jawa pula. Itu saka apa? Apa hantu raya ke? Saya pun tak tahu. Tak tapi pasti saya tahu. Tapi memang saya cakap, saya masuk ke dalam mimpi tu memang tahap yang you tak boleh nampak ini bukan hantu raya ke apa ke. Memang pakaian dia memang Jawa. Purba habis lah. Purba Jawa lah. Kita tak tahulah amalan apa kan. Sebab berdasarkan saya cakap lah, bapak saya pulangkan tali pinggang tu kan. Tali pinggang tu daripada sana. Dan dia bukannya macam bapak ibu dapat tali pinggang tu itu saya tak tahu. Saya pernah tanya. Lepas tu arwah bapak saya pernah cakap dengan mak saya juga. Actually dia terima daripada seseorang yang mengatakan dia keturunan kami daripada sana. Dan dia mencari susu galuh keturunan tu sampai ke Malaysia. Alamak, Jawa. Betul. So basically entah macam mana boleh jumpa, dan arwah bapak saya terima tali pinggang tu. So untuk tali pinggang tu memang dia different tau. Dia ada ukiran-ukiran sikit. Memang literally apa yang korang nampak dekat macam cerita-cerita Puteri Gunung Ledang tu, ada benggol-benggol apa tali pinggang yang orang pakai tu, lebih kurang macam tu. Dia punya kepala dia lain sikit, tapi warna hijau. So macam ni cakap lah, dalam orang yang ada keris pun ada penjaga dia. Tak semua keris lah. Sebab kalau korang perasan, ada keris yang tiba-tiba dia balut kain kuning yang perlu jamu makan, diasapkan. Itu ada kodam dia, ada penjaga dia. Itu jangan ambil lah. Sebab kita tak tahu benda tu sebenarnya nak diwariskan kepada you. Is either you terima tak? Mungkin arwah ayah saya ni dia tolak. Dan benda tu muncul dalam mimpi saya. Mungkin dia nak bagi alamat, kita tak tahu. Tapi saya apa-apa pun saya tolak lah. Sebab memanglah kita ni tak adalah alim, tapi kita cubalah untuk tak nak
go into that. Yelah, tak nak itu dalam scene tu lah. Bila dah melibatkan dengan, sebab kita sebenarnya macam cakap, kita tak perlu pun nak berkawan dengan jin dan sebagainya. Tak perlu pun kan. Memang tak payah pun kan. Sebab apa, kita pun nak berharap pun berserah 100% kepada Allah SWT kan. Betul. Bagus apa yang you buat. Apa tu, jalan cerita you ni semua yang boleh relate dengan kehidupan realiti yang sekarang. Yang kadang-kadang orang yang tengah menonton ni, mungkin dia tengah lalu fasa ni, tak syuk. Tengah ada benda macam mana yang you dan family you dah pas untuk lalu kan. So janganlah berhenti untuk usaha, redha, pasrah dan tawakal kepada Allah. Diizinkan dia akan berjumpa dengan orang kata apa, orang yang boleh membantu secara tak langsung dengan izin Allah kan. Betul. Itu yang jadi dekat Mama Ayu. Sebab kalau dia nak datang, dia datang terus je. Betul kan, tapi dia sama ada you nak ke tak nak. Tapi kalau betul-betul you kuat, you menolak benda tu, InsyaAllah dia tak terima lah. Tapi of course ada je kesan yang dekat you, mungkin you sakit ke apa, sebab you menolak. Kesan-kesan tu lah yang nak dirawat tu kan, nak dibantu. Sebab ni perjanjian di antara nenek moyang, saka-saka ni. Macam kita nak marah pun, memang dah benda tu salah. You tak boleh pun nak terima benda tu. Tapi macam kita tahu dulu, yelah Islam pun tak apa nak kuat kat tanah Melayu kan. So, di zaman 1890-an kan. Zaman dulu-dulu ni nenek punya ni, faham. Betul lah. Tapi ni belum lagi kata saya ada pengalaman sendiri untuk handle orang yang kena rasuk. Ini office mate lah yang saya cakap kena rasuk tadi tu. Kena rasuk yang tadi berbalik pada cerita yang tu, yang waktu you naik tangga you ada rasa something, hari lepas yang tu sama. benda yang you punya kawan, you punya saka keturunan ni, dia memang ada saka. Dia belah nenek dia memang dia memang terima lah saka tu. Dia terima. Dia cerita dengan saya. So basically macam saya tanya dia simple je, apa yang membuatkan you rasa you menerima benda tu? Saya mimpi saya menyusukan bayi. Saya mimpi ada sesuatu which is ular masuk daripada kerongkong dia sampailah ke bawah, keluar. So saya cakap dia, you dah terima. You dah terima benda tu. Kalau perempuan lah. Perempuan. So saya cakap dengan dia, belah family you memang ada ke? Kata memang ada. Yang ini dia punya saka lain sikit. Saka dia ni saya pun tak tahu apa nama dia sebenarnya. Tapi dia kata entiti tu adalah nenek kebayan yang memang cantik, pakai kebaya merah, memang susuk yang sangat cantik. Tapi sebenarnya dia sangat hodoh. So dia cakap memang tiap-tiap malam dia akan terima gangguan. Sampai tahap malam ni, tidur ni, dia kena buka surah. Dia tak boleh kalau tak buka surah, nanti dia kena kacau. Dan dia tak boleh dengar ruqyah. Dekat office kita orang tak boleh pasang ruqyah. Bila buka ruqyah nanti dia gila. Tahap macam tu. Mula-mula I tak percaya. I rasa macam ni over exaggerate ni kan. Tapi bila kita sendiri dapat betul-betul in orang kata apa, live secara langsung sejak hari yang ada yang nak tuju dekat bos saya tu, pertembungan tu lah. Bila dia punya saka dengan orang yang nak menuju dia tu hantar benda tu belaga. Kau ni buat apa? Kau ni pula siapa? Dia memang macam tu dia terkejut lah tiba-tiba. Saka dengan ni memang tak ada bertemu Dia macam pelik lah. Dia macam pelik lah. Aku ni ikut orang ni nak hantar dekat ni. Kau ni siapa pula? Jin ke apa kat sini kan? Macam tu kan. So terserempak. Pada waktu tu semua tengah buat kerja, and then tiba-tiba saya perasan dah lah office time tu kita berdua je perempuan. So yang lain semua lelaki. So pada masa tu saya nampak dia macam lupa-lupa sikit. Lupa-lupa sikit, macam tengok buat kerja tengah kira SIM card. Kira SIM card semua. Apa ni? Lupalah. Apa ni? Macam satu tak kena tau. Sesuatu yang tak kena. Lepas tu saya tanya dia, what's wrong? Ada apa-apa ke ni yang buatkan you tak fokus ni? Dia kata, tak tahulah, sesuatu lah, something lah. Sampai tahap tiba-tiba dia hempas SIM card tu. Dia terus masuk dalam bilik store. Bilik store tu saya pergi dapatkan dia. Kenapa ni? Ada apa-apa ke? Apa jadi? Tiba-tiba terus jerit. Dia jerit, halau benda tu. I tak suka. Apa benda tu? So I thought at that time dia tak suka aku ke? Kita ni macam I tahu benda tu ada, tapi kita tak nak lah terus macam kenapa ni, kita tak nak lah macam tu kan. So kita macam dia tak suka aku ke? So tak apalah, saya tengok pusing-pusing tengok kan. And then tiba-tiba dia jerit lagi. Dia kata hantar balik. Lepas tu tanya dia, hantar balik apa? You nampak apa ni? Kita panggil dia Zira lah Hantar balik apa ni Zira? Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Okay. Zira apa ni?
You nampak apa ni? Cuba bagi tahu. Time tu semua dah panik. Budak-budak lelaki ni semua muka dah orang kata apa, cuak. Dah panik. Kenapa ni? Zira ni dia sampai tahap benda tu berbulu besar hitam. Dia nak apa datang office ni? Dia nak apa? I panas. So time tu kita jadi macam interesting kan situasi macam tu. Saya pun panggil lah bos saya. Bos saya ni pula, bos saya 4 orang. So seorang ni dia macam a bit gifted sikit lah. Dia boleh rasa, dia boleh nampak kan. And then dia pernah ubat orang juga, so dia tahu. And then yang lagi 3 ni pula jenis yang dia very kuat semangat. Dia mungkin orang tu juga dia, tapi dia tak kena. Tapi yang saya tahu, family dia yang kena. Sebenarnya family dia sakit kat rumah. Tapi memang dia datang office, which is kita orang staff tak tahu. Semua bos saya macam, kenapa ni? Kecoh office at that time. Bila salah seorang bos saya ni cakap, ni ada yang hantar ni dekat abang. Dia sesama bos lah, dia cakap kan. Okay, tak apa, kita keluar dulu. Kita keluar. Pada masa tu terus yang si Zira ni meracau-racau, betul-betul macam orang rasuk tahap yang dia nak cederakan diri dia tu. Dia hempas itu ini apa semua dekat dalam bilik store tu. Saya dah macam, ini dah lain macam ni kan, ini bukan dia. Dan saya rasa macam bila saya pegang dia tu saya terpaksa smack down dia sikit. Sorry Azira kalau you nampak benda ni. Saya terpaksa smack down dia during that time. Kekuatan dia orang dia kecil je. Sangat kecil. Orang dia sangat rendah. Kekuatan dia macam 2 orang lelaki yang besar yang saya terpaksa pegang. Which is impossible untuk dia ada kekuatan tu. Memang bila saya pegang dia, saya uruskan dia untuk dia jangan cederakan diri dia. Saya penat. Saya mengah selepas tu. Okay, sampai mak dia datang office. Mak dia call pakcik dia untuk ubatkan apa semua kan. Pakcik dia pun datang lah lepas tu. Memang ambil masa yang sangat lama, sampai ke petang. Dan pada waktu tu saya pun tak tahu nak macam mana. Dia sampai mak dia datang tu, dia tarik tudung mak dia terajang mak dia. So saya at that time kita takkanlah nak tengok macam tu kan. Macam tu memang terpaksa. Orang kata apa, involve lah. Kita terpaksa orang kata apa, bukan ikat lah, meaning macam terpaksa lock dia. Sampai pakcik dia datang, ada bacaan sikit air apa semua, baru dia tone down. Tapi masa dia tengah mengamuk tadi tu, yang lepas dia terajang mak dia tu, saya tindihkan dia, saya lock dia. Lepas tu dengar dia macam gelak-gelak macam tu. Dia gelak. Lepas tu dia hantuk kepala dia. Dia facing down ni, muka dia. Hantuk kepala dia. Benjol. Sampai pakcik dia datang yang bagi bacaan tu, baru dia tone down. Selepas tu bawa lah balik rumah. Bos suruh cuti lah dalam 2-3 hari kan, bagi dia rehat. Dan pada waktu tu saya ada discussion sikit dengan bos saya. Saya cakap dia macam ni, barang-barang dia ada kat office. Of course lah, laptop, phone apa semua, dompet tinggal kan. Saya rasa saya nak hantar balik lah. Rumah dia pun dekat je dia tu. Saya nak hantar dah balik barang-barang tu dekat dia. Bos saya cakap, okay, pergilah. Ini interesting. Sebab saya cakap saya boleh rasa kan. Saya balik. Saya keluar daripada office. Saya singgah petrol pump. Saya rasa kereta saya berat sebenarnya. Tapi berat satu, meremang satu dekat belakang. Saya tak berani. Saya tak tahu kenapa, saya tak berani tau pandang belakang side mirror tu. Tapi memanglah tak ada apa, tapi kita dapat rasa sesuatu. Dan kereta tu memang berat. Padahal saya seorang je bawa kereta tu. Okay lah, isi minyak apa semua, terus pergi rumah dia. Dia dah sedar. Saya masuk, tapi mata dia tu bukan pandang saya. Mata dia pandang belakang saya. Dia terus, Min, datang dengan siapa? Faham tak? So pada masa tu saya cakap, datang dengan siapa? I datang seorang lah. Oh, maknanya benda tu ikut you lah. Tu, tapi dia dekat luar je tu. Saya pada masa tu kan, saya macam benda tu ikut aku, maknanya betul tau. Kereta tu berat. Dan apa yang saya rasa dekat belakang tu, meremang tu, memang ada tumpang. And then pada waktu tu lah saya cakap dengan mak dia pun, cik, macam ni lah, saya dah pas barang apa semua. Saya rasa saya tak lama lah kat sini. Sebab masa tu, yelah, kita habis kerja pun pukul 6. Habis pergi rumah dia pun pukul 6.30. Saya cakap saya tak nak balik lambat. Sebabnya saya ada mak dekat rumah. Kita pun tak nak lah bawa sesuatu yang akan kena dekat kita, tak apa tau. Jangan kena dekat mak kita ataupun ayah ke macam tu kan. So saya cakap dengan dia, saya basuh dulu, saya dah pulang ke apa semua, tak apalah, rehatlah dulu. Alhamdulillah
balik daripada rumah tu, saya pergi jugalah beli kopi somewhere. Sebab orang bagi petua, kalau pergi, contohlah you pergi mana-mana you rasa ada benda ikut, singgahlah dekat satu kedai dulu ke, bagi benda tu singgah dekat situ dulu. So kita pergi tempat lain. Memang macam tu, legit Dia macam ada pit stop. Tak balik rumah terus? Tak adalah dia straight, dia ikut balik rumah. Balik nanti dia terlupa, aku ni ikut dia balik rumah ni, aku terlupa pula. Betul. So start daripada situ, esoknya saya cakap dengan bos saya, rupanya benda tu ikut saya pergi ke rumah dia. Lepas tu bos saya cakap macam ni, bos saya yang boleh orang kata boleh nampak lah ni lah, boleh berubah orang ni. Bos saya cakap, kenapa bos you ada sampai 4? Dia orang Ni berbeza department lah. Seorang tu CEO, seorang tu Chief Sales Officer, so seorang tu yang I think like head of something lah. Tapi memang 4 dia orang partner. Bukan semua CEO lah. Bukan, seorang CEO, tapi CEO. Yang lain tu semua macam partner lah. So basically saya cakap dengan bos saya esoknya tu, saya bagi tahulah. Dia kata, sebab awak dah cakap dekat office kan petang semalam yang awak nak balik pergi hantar barang kat dia, so benda tu dengar lah, benda tu ikut lah, sebab benda tu ada dekat office. Okay, logik, make sense. So maknanya benda tu tahu saya nak pergi dekat dia. Saya tanyalah dekat bos saya, Encik Aman, saya panggil Encik Aman, kenapa Encik Aman dia nak ikut saya pergi rumah tu? Dia nak buat apa? Sebab kalau dia nak tuju ke bos saya seorang lagi, kenapa pula dia nak ikut ni? Bagi saya ambil apa yang dia cakap tu make sense. Sebabnya Encik Aman kata, dah nama pun sebab terserempak. So dia curious lah, macam mana orang ni boleh tahu, boleh nampak dia nak kenal lah. Maknanya ada orang lain ni, ada benda lain ni yang dekat dalam office ni. So sebab kita ni semua biasa kosong. So yang ada saka tu pun dia jadi berlawan. So dia nak berkenalan lah. Dia tu yang ikut saya sampai ke rumah si Zira ni. Tapi one thing for sure, bila saya dengan Zira ni, memang saya tahu dia ada saka. Office tu memang tak ada perempuan, 2 orang je perempuan. Masa tu 2 orang je, belumnya ada orang kata apa, tak expand lagi. Tak expand lagi. Sebab company tu kecil lagi. So saya masuk pun tahun kedua. So kerja dekat situ almost nak dekat 4 tahun kat lama. Jadinya bila zaman-zaman 2021 dah lepas Covid 2022 lah. Lepas Covid. Tapi masa tu saya percayalah, bila saya handle dia kan, masa dia kena rasuk tu, bukan kekuatan dia, memang sangat kuat. Sebab orangnya kecil, nipis. Bukan besar, nipis Jadinya saya ingat lagi bila kita pergi ada company trip ke apa ke, of course sebab kita 2 orang je perempuan memang kena tidur sebilik lah. Saya perasan ini saya rasa macam benda yang saya rasa agak sangat-sangat scary lah. Ni satu company trip yang saya pergi dengan dia, yang benda dia tu menunjukkan diri dia dekat saya dalam mimpi. Tapi sebelum tu saya cerita dulu. Setiap kali saya pergi company trip dengan dia, saya kan akan tidur satu bilik dengan dia. Whenever kita tidur satu katil, esok paginya tu mesti dia akan ada kesan lebam. Kat you? Dekat dia. Kat dia? Dekat dia. Sebab saya baca doa tidur. So bila dia jadi macam, dia tak logik. Sebab takkanlah ada bad bab. Kita tak naklah fikir benda sikit je hantu. Of course kita akan fikir logik dulu, lepas tu baru kita kira okay, mungkin lah kan. Dia dekat sebelah saya, terus banyak macam kena sedut orang panggil kan, kena gigit macam tu kan. Saya tanya dia, bad bug ke? Dia kata, tak tahulah, tak tahu kenapa. Bukan sekali, selalu kalau tidur dengan dia mesti bertanda-tanda macam dia kena gigit tau. Saya cakap, kalau bed bug saya pun kena. Dah sampai tahap yang okey lah, saya kebetulan memang saya buat kain batik kan, you tidurlah atas kain batik ni, alas kan, tapi mesti kena juga. Sampai ada satu, saya ingat lagi sampai sekarang, one time company trip ni, kita tidur tau, masa tu tidur, entah macam mana mimpi tu totally nampak real gila. Sebab pada waktu tu situasi dia, saya berpaling ke sini dan dia berpaling ke sana untuk tidur lah. And then mimpi tu seolah saya bangun, saya tegur dia, Zira, kau dah bangun ke? Dia diam. Tapi sebenarnya tu dalam mimpi. Tapi bila saya bangun tu, saya cakap, lah, mimpi ke? Aku ingat benda ni betul. Tapi dalam mimpi tu, bila saya pusing, saya panggil dia, Zira. Dia tak menyaut tau, tak menyaut. And then bila saya pusing balik, and then bila saya balik saya pusing, saya nak cakap dengan dia, tiba-tiba saya nampak ada sesuatu dekat corner, menyerupai dia. Betul-betul dekat corner tu, atas kerusi, tengah mencangkung,
Rambut panjang, muka dia, dan literally tangan dia macam ni. Dia pegang dinding. Dan pada masa tu saya nampak tiba-tiba dia boleh, pernah tengok dalam cerita seram kan, ada hantu yang panjat dinding macam ke belakang kan, naik ke atas sambil gelak-gelak. Saya dah macam time tu, ni apa ni dah lain ni benda ni. Saya terjaga pada masa tu, lepas tu saya dah pagi tu saya pusing, saya tanya dia balik, Zira, tak apa nanti aku cerita, you okay tak? Itu je kira soalan pertama. Bangun macam biasa, lebam, tapi ni extra banyak sikit lebam dia. Okay, balik je daripada company trip tu, I cerita dengan dia, cakap dengan dia, I macam mimpi sesuatu lah kata, tapi benda tu kira macam you, sebiji. So mungkin you punya lah kot. I terus-terang dengan dia, I rasa tu you punya lah Saka. Mungkin I don't know, nak sesi perkenalan ke dengan I kan. And then masa tu dia kata lah, oh you mimpi ke? Yes, I mimpi keadaan fizikal you you the one yang kat belakang tu. Lepas tu tentu dia kata dengan I, malam yang tu dia tak mimpi apa-apa. Dia pun tak mimpi apa-apa, cumanya dia bangun, dia kata dia sakit-sakit kat kaki. Saya tak tahulah orang kata apa, sejauh mana situation tu, maksudnya apa kaitan bila tidur dengan saya je kaki dia bengkak kan. Kita jadi macam pelik lah, sebab saya sendiri tahu yang saya tak adalah alim, tapi kita ni bila tidur, kita macam nak tidur lah. Lepas tu tak adalah kita expect benda-benda lain nak kacau ke apa ke kan, cumanya dia lah teruk kena. Tapi bila kita pergi company trip dengan staff-staff yang baru, dia tidur dengan staff yang lain, okey. Dengan you je kena? Dengan I je. Dengan I je. Bila company dah start expand, tahun ketiga dah expand, ada pertambahan staff lah. Pergi company trip, tidur dengan budak lain, okey je. So dekat situ I dah jadi macam, apa sebenarnya ni? Dan I pun dah nampak dah, I pun dah bertemu dengan mungkin dia punya side lah kan, dia punya Saka tu. Sebab Iman dia cakap dengan I, Saka dia Saka kebaya merah. Makcik Saka apa, kulit merah? Kebaya merah. Macam dia nenek kebayan, tapi kebaya merah. Tapi Zira ni memang cantik lah, so orang akan nampak dia, orang terpikat terus. Macam tu. So kita tak tahulah apa ilmu yang keturunan-keturunan dia ambil. Ni speaking of Saka lah. Tapi berbalik kepada apa yang you cerita tadi kan, bila dia tidur dengan you je, lebam. Betul. So you dah soft misteri tu. Ada soft. I rasa maknanya kat sini mungkin ada sesuatu yang I pun tak tahu. I pun tak tahu. Even up till now, I rasa macam I tanya juga macam yang, yalah, yang lain-lain tidur ada tak lama-lama, tak ada bengkak-bengkak. Dia dengan I je. Bukannya kita pergi company trip sekali, kita pergi 3-4 kali, and kerap benda tu jadi. So jadi ke macam you tidur malam, you apa orang kata, takkan I gigit dia. Takkan I gigit dia. Jadi kita orang takkan I gigit dia. Itu dah bukan cerita seram. Itu dah lain. Cerita seram. Itu dah macam ada seram di sebalik mi. Lain. Lain tu. Takkan you gigit dia kan. Tapi benda tu sampai sekarang you tak boleh nak solve misteri tu. I mean like berjumpa dengan, I mean like memang tak solve lah misteri tu sampai sekarang. Tak, I pun tak ada nak cakap I rapat dengan dia pun, sebab I anggap dia sebagai rakan sekerja kan. So bila tahap yang macam, bila kita dah tidur sekatil tu, whenever kerapnya dianya bengkak-bengkak, memang nampak tau, dia orangnya putih, memang nampak kena gigit plastik macam tu lah, seolah-olah kan. Banyak tu I pelik. Kalau nak cakap pasal bed bug, I pun kena. Tapi tak logik, sebab whenever I tidur dengan you yang teruk, bukan I. Dan mungkin yang kali keempat tu yang pergi company trip tu kan, benda tu menonjolkan diri dia dekat I. Mungkin nak bagi tahu akulah di sebalik tu. Macam tu boleh jadi. Mungkin sebab you pun ada pengalaman kot secara tak langsung. Tak tahulah. Itu pun nak cakap pun macam kita tak berani kan. Betul, Allahualam lah. Betul. That is a good apa orang kata, I rasa semua storyline yang you share berkenaan pengalaman you, semua kena dengan apa yang I nak tanya kan. Berkenaan dengan Saka, berkenaan dengan Kashaf. I mean like Saka tu daripada family, sebagai kawan sendiri. Pengalaman you share menyeluruh tau. Betul. Dengan apa, bos nak kena sihir kan. So apa dalam semua benda yang berlaku kat you ni kan, sampai you boleh buat konten mistik sekarang kan, mungkin last but not least lah kan, untuk kita punya konten hari ni kan, untuk kita punya podcast hari ni, apa yang you boleh rungkaikan
di atas apa yang berlaku dalam kehidupan you, pengalaman you dan sebagainya? Saya rasa kita tak boleh nak menolak yang sebenarnya benda tu ada. Which is kita tak boleh nak menolak benda gaib, kita tak boleh nak menolak benda-benda halus sebab diorang pun ciptaan Tuhan juga. Betul. So I rasa Setuju. kalau orang yang kena benda tu, itu mungkin ujian yang Tuhan nak bagi untuk penghapus dosa. Betul, so, setuju. Sakit memang sakit, tapi satulah kita pun kenalah beramal juga, dan kita pun kenalah berhati-hati juga, especially nowadays kan, zaman, janganlah cakap zaman moden semua benda tu tak ada, benda tu lagi ada. Banyak macam-macam cara, even dekat saluran social media macam Shopee ke TikTok Shop ke apa ke, ada je orang jual macam dalam botol minyak pengasih, online je semua sekarang. It's either you nak beli ke tidak. So apa-apa pun semua benda berlandaskan pada agama. Itu je lah. Okay, it's a good sharing session with Min. Itu bukan gangguan Dia tutup. Itu cerita cek gangguan tadi. Risau. Tapi hari ni kita buat kat studio, tak ada gangguan, alhamdulillah. So mungkin ada sedikit pesanan yang Min nak share kepada orang yang sedang menonton, mungkin kepada orang yang tengah facing masalah-masalah yang berkenaan dengan sihir. Maybe Min boleh bagi kata semangat dekat diorang kan, dan mungkin juga kepada orang-orang yang terlalu taksub dengan mistik. Dua lah yang saya mungkin nak Min share dengan penonton yang menonton Sembang Oye pada hari ni. Silakan Min. Okay, I rasa pertama sekali, sebenarnya amalan you sendiri adalah pendinding diri you. Jadinya dekat sini kita tak boleh nak menolak kemungkinan untuk ada orang santau ke orang sihir tu. Kita tak boleh nak menolak kemungkinan tu. Apa yang kita boleh buat is, sebagai manusia biasa, kita berhati-hati sajalah. Betul. Dengan termasuklah apa yang kita posting ke, sebab kita tak tahu siapa, macam saya cakap sebelum ni, siapa yang baca ataupun siapa yang tengok kita di sebalik layar ataupun skrin tu kan. Jangan sampai benda tu dah jadi, kita baru nak menyesal. Dah terhantuk baru nak terngadar. Betul. Jadinya kalau betul-betul lah, let's say you guys dalam satu fasa yang sekarang ni tengah, orang kata apa, struggle nak berubat, carilah orang yang boleh merawat yang sebetul-betulnya. Janganlah cari yang ada orang kata pun nak kena pakai kemenyan lah, apa benda lah, semua tu yang pelik-pelik lah. Kalau boleh dah nampak tu, itu dah kira red flag. Cari seorang perawat yang dia berlandaskan agama. Sebab kita orang Islam kan, takkan you nak percaya benda-benda macam ni. Itulah. Betul, thank you Min. Dan betul lah, kepada orang yang alami benda-benda macam ni semua, percaya dan yakin, fisabilillah, kerana Allah, kun fayakun, nak jadi tetap jadi kan. Apa-apa yang punya berlaku dalam diri kita. So kalau korang semua yang tengah orang kata menghadapi masalah-masalah seperti masalah sihir, keluarga kan, yang tengah hadap, kadang-kadang nak cerita kat orang tak faham tu Amin. Tak faham. Tak faham. Kita yang betul-betul yang pernah mengalami fasa ni saja yang kita faham. Kita jaga kita. So apa yang, kalau seperti saya pula, apa yang saya boleh nasihatkan, jangan pernah berhenti berusaha. Mungkin kalau jumpa perawat ni tak sihat lagi, ada lagi, itu nak menunjukkan bahawasanya kita kena redha dan pasrah dan berserah kepada Allah. Bukan kita nak berserah kepada manusia, sebab manusia bukanlah manusia tu yang menyembuhkan kita, tapi dengan izin Allah yang menyembuhkan kita. Sebab sakit ni pun dia yang bagi sebagai ujian. Kita pun faham juga. Betul? Orang kalau dalam keadaan tertekan, orang kata apa, nak menolong ahli keluarganya ni, macam-macam ikhtiar dia buat. Betul. Tapi sampai satu tahap yang kita dah tak boleh nak fikir dah. Mungkin jumpa bomoh mungkin works kan. So kita faham keadaan tu, tapi at the end of the day, you kena berbalik pada agama. Betul. Apa-apa pun. Dan bila kita into benda ni, janganlah sampai taksub. Jangan taksub. Biar dia macam mana apa yang Min share hari ni, bagi saya adalah baseline yang untuk kita dengar, kita faham dan kita aware yang benda ni ada di sekeliling kita. Elakkan daripada betul-betul taksub dengan benda ni, nak mencari, nak melihat. Macam Min cakap tadi, I love to say that yang berkenaan dengan kasyaf, adakah kasyaf itu satu anugerah ataupun satu sumpahan? Betul, aku memang nak tengok kan, ada orang yang macam tu kan, nak mencari gila-gila kan. Sekali kalau Allah dah bagi kau, baru kau
baru kau tahu kan langit tinggi ke rendah kan. I ada kawan dia memang kasyaf. Jadinya kita pun bila kita tanya dia, penat tak? Penat. Dia kata kalau dia dapat gift tu, kalau dia tahu dia dapat gift tu, dia nak tolak je. Tapi sebabkan Tuhan bagi kan. So buat orang kat luar sana, janganlah nak kata meminta-minta untuk dibukakan mata batin tu, sebab kita tak tahu dan kita pernah nampak apa yang orang yang kasyaf ni nampak. Betul. So orang yang kasyaf ni sangat kuat lah kalau dia nampak benda-benda macam ni. Yelah macam apa yang Min cerita, kalau korang tengok apa nama yang kita dimomok-momokkan dengan apa filem-filem hantu, muka hantu yang macam tu, ini 5 kali ganda Min. Betul. Lagi dahsyat daripada apa yang kita tengok kat TV. Dia tak payah jauh lah. Kalau kata nak bukakan sangat mata batin tu pergi je lah kedai-kedai makan yang ada pelaris ni, korang nampak lah apa yang adalah benda-benda yang menjejir Ailio dan lidah-lidahnya dekat makanan-makanan tu. So itu kalau korang tak boleh survive nak tengok benda tu, janganlah minta. Itu betapa hodoh dan teruknya benda tu. So minta elak lah Okay guys, satu sharing yang saya rasa bagi saya keseraman yang kita ada ni bukan seram lah, dia lebih kepada pengalaman hidup. Benda ni apa yang saya nak bawa ke dalam Seram OY bersama dengan Min hari ni. Kenapa saya ada Min dengan saya ni, dia bukan satu benda yang saya nak menakut-nakutkan korang untuk tengok podcast ni ataupun saya bersembang dengan Min, tapi lebih kepada pengalaman yang Min cerita tu, semoga boleh menjadi asbab dan inspirasi untuk korang dekat luar sana secara tak langsung. Dan benda ni unscripted and real bro, kan? Betul. Okay, mungkin ada last sepatah dua kata kepada apa orang yang sedang menonton, mungkin anything from you InsyaAllah sebelum kita nak end call kita punya Seram yeah. Okay, I think like apa tu, kita kena support lah Sembang Oyeh ni sebab I rasa macam it's a good exposure juga. Ini adalah satu stage dan platform yang semua orang kena tengok, sebab ini bukan saja pendedahan dari segi knowledge. Intipati yang orang kata apa, guest-guest ni datang bercerita macam saya orang biasa je, so apa yang silap daripada saya datangnya daripada saya. So semoga terus support Sembang Oyeh. Okay, alright, thank you so much Min. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ni bila kau dah habis tengok, ataupun sebelum kau tengok kau kena subscribe untuk memberikan saya lebih semangat dan lebih kreatif dalam membina konten-konten untuk anda enjoy seisi keluarga hanya di YouTube. Okay, saya akhiri dengan pantun genang gedut tali kecapi kenyang perut senang hati. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi dalam Sembang Oh Yeah. Assalamualaikum. Sembang Oh yeah.